Assalamualaikum guys. So kalau korang nak dengar audio saja di Spotify, korang boleh join, senang je. Korang dapat support podcast kita dengan bayar hanya RM10 saja setiap bulan, akan dapat minimum 4 episod sebulan. Just join Patreon, tekan link kat bawah. Korang dapat dengar sambil tutup phone. Kalau korang tak ada YouTube Premium lah. Kalau YouTube Premium pun boleh, ataupun join membership YouTube kita pun boleh. Tapi the best is Patreon. Tekan link kat bawah, dengar audio directly tanpa iklan. Sebab kalau tengok di YouTube sekarang ni, kita ada sponsors dan sebagainya, iklan. Tapi kalau kita tengok di Patreon, directly audio sahaja, full tanpa iklan. Boleh support kita. Kalau suka apa yang kita buat, jumpa dalam Patreon, tekan link kat bawah. Macam sembang mamak aku. Ya Lepak mamak sembang, dia nampak macam tu. Dia tak ada rasa macam there's a proper tentative to follow. Contohnya ada like, how to say, speed questions. Quick fire question semua tu kan. Dia macam best lah, quick fire best betul. Yeah, so every time bila I go through your podcast, tengok macam, wish, memang santai. And then few of my friend, my working colleagues tanya, apa tentative? I'm like, dengan Yusuf tak ada tentative. Literally tak tahu. Harap-harap yang viewer dapat manfaat lah, insyaAllah. InsyaAllah. So selamat datang. Thanks. Muzaha, main nama sebenar Muzaha. Nama sebenar actually Muhammad Zaid Harisah. Oh, Muzaha. Muhammad Zaid Harisah. Muzaha. Okay. Actually, this idea dapat daripada Mufazi. Nama dia Muhammad Fakhrul Razi. Mufazi. So he gave me the idea lah. So Muhammad Zaid Harisah, Muzaha lah. Oh, korang memang macam adik-adik lah lebih kurang. Dia actually bawa aku pergi Jabatan Agama untuk masuk Islam. Ya, ada cerita itu kan? Yes. So memang rapat maksudnya? We are very close bro. Macam dah macam brothers lah. Tengok tak episod Yukas dengan muka gangster? Mak Tita. Yes. Tengok? Yep. So tu actually first revert Indian Muslim yang kita interview lah. So this is going to be the second one. So terima kasih sebab sudi hadir. Kita nampak kebelakangan ni ada asyik masuk FYP and rupanya ada revert story behind it. Sebab kat Malaysia ni ramai sangat mamak, kita ingat lahir-lahir dari Islam. Ya ke? Tapi lah bila cerita ada revert story, so interesting lah. So boleh tahu tak macam Muzaha, panggil apa? Muzaha lah? Panggil Zaid. Panggil Zaid. By the way bro, Yukas, Yusuf. Nama, how young are you again? Nampak macam berapa? Right? Tak, 26. 26? Okay, I'm 28 by the way. Yo, serius lah? Serius, nama 28. Bila aku cakap 28, ramai yang DM, ramai yang komen, biar betul 28. Bro, some perempuan umur 25 panggil aku uncle bro. DM, serious thank you uncle. Korang hajar. 28 berapa lama dah Islam? I masuk Islam 4 tahun lepas. Baru lagi? Very new. 2 tahun lepas masuk Islam, I was single, and then I met my wife, and alhamdulillah baru berkahwin awal tahun ni lah. Okay. Alright, so kita back to the beginning. Apa pandangan Islam masa membesar? Masa membesar for me, Islam tu Melayu. Sama je orang Cina macam tu. Islam tu Melayu, Melayu tu Islam. When I was 18 years old, baru saya sedar like Melayu tu lain, Islam tu lain. Baru saya sedar benda tu. Okay. Sebelum tu, membesar adakah keluarga religious? Yeah, they are somewhat religious, tapi tak adalah like betul turun padang, betul mengikut agama diorang. Tak ada sangat pun. Ada sedikit sebanyak kelonggaran lah. Apa maksud tak betul-betul mengikut tu? For example, macam kita orang Islam, solat 5 waktu semuanya ada, puasa kadang-kadang tinggal, solat kadang-kadang tinggal. And then misal kata ada yang tak menutup aurat dan sebagainya kan. So tak betul-betul follow lah. So for example, dalam agama aku sebelum ni, which is actually exclusive, aku tak pernah sembang pasal agama aku sebelum ni, ramai yang DM, ramai yang tanya, I just tell them I was an atheist, aku tak percaya Tuhan. Which is true, tapi I was born a Hindu lah. I was born a Hindu. And then misal kata every Friday they are vegetarians, memang kena makan veggie je. Hari Sabtu Jumaat Sabtu Jumaat. Certain orang ikut benda, certain yang tak. Contoh Deepavali for example kan. So it's a beautiful holy festival. Memang shock gila Deepavali ni. Yeah, memang best. And some people akan celebrate while drinking. Macam tak masuk akal lah, holy festival tapi kau minum kan. Tapi tak tahu dalam agama tu memang boleh ke tak minum? Tak boleh sebenarnya. Oh, tak boleh juga? Tak boleh. Kalau betul-betul ikut buku, it is prohibited. Interesting sebab kalau kita tengok teori pun ni antara benda yang pernah dibincangkan dengan Fahillah buku tu lah, apa? Firdaus Wang. Itu buku dia. So dia pernah bercerita tentang ada video dia pernah FYP sebelum ni, tak tahu tuan tengok tak, yang mana bro bagi Zaid je bro, jangan tuan-tuan Zain tapi Zaid macam baju tu macam tuan-tuan dan datuk dah datin tak tak payah tuan sangat, tak payah. bro Okay. Alright bro, okay Zaid. So
dia pernah macam ramai orang tak suka dengan video dia yang dia buat tu. Tapi dia membedahkan lebih teknikal, mungkin kau boleh cari kat TikTok, dan panjang, yang mana dia ada teori yang most religions atas muka bumi ni asalnya daripada Islam, Nabi-Nabi terdahulu, kemudian slowly macam mana terjadi dekat Christianity yang kita sebagai orang Islam percaya. Sama juga dengan Hindu ke Buddha ke, mostly sebab kalau kita tengok, pernah tengok satu ini video English pula, video berbeza daripada satu Turkish punya channel yang mana diorang buat pasal Hindu punya scripture. Dulu kan pasal Sanskrit tak silap kan, betul? And diorang pun ada, bila dia dibedah, memang ada bercakap tentang sunat, tentang akan datang nama Muhammad dan sebagainya. Betul? Oh memang Exactly. Yeah. That is the reason I was like, sebab aku masa tu aku terfikir like, ada agama Kristian, ada Buddha, ada Hindu, so many religion, tapi muka aku dengan muka orang Islam sama, ada mata, ada hidung, ada telinga. Takkan Tuhan Islam dengan Tuhan Hindu duduk buat perbincangan pula, kita cipta manusia macam ni kan. Macam doesn't make sense. God, takkan Tuhan bincang dengan Tuhan, tak masuk akal lah. And then bila aku buat research, aku tengok video Dr. Zakir Naik, satu nama yang memang non-Muslims hate. They really hate the word Dr. nama apa, Dr. Zakir Naik ni, dia memang tak suka nama tu. And then watch his video, and aku sedar, okay. Then bila aku buat research aku sendiri, then aku sedar, actually there is only one God. And when, you know, like Hindus, they believe that Hinduism is actually the oldest religion, which is on paper true. Tapi kalau fikir balik, Hinduism started as Islam also. Kalau tengok balik dalam apa ni, buku Vedas, diorang punya main books, right, Tuhan tak boleh sembahyang berhala. Oh ya? Yes, tak boleh sembahyang berhala. Sesiapa saja yang sembahyang berhala is going through a dark narrow road. Dalam buku Vedas orang ada. Tuhan tak boleh. Yes, betul. Tak kat Malaysia ada buku tu? Buku Vedas dia kan, this is something quite sensitive to say. Dia dalam agama Hindu ni, diorang ada kasta. Ada Brahmin, ada itu, ada macam-macam kasta. So kasta Brahmin ni yang ada access for the books Vedas tu. Oh. Diorang saja yang senang ada akses. Orang lain nak ada akses susah sikit. And kasta ni kebanyakan dari negara India lah. Kejap, kasta ni maksudnya adakah keturunan? Yes, lebih kurang macam ataupun tu. kita boleh masuk berdasarkan macam kita punya merit? Tak ada. Memang keturunan. For example macam kau anak raja, tinggi sikit kasta kau. Kau anak guli, kau kerja, kau jadi jutawan sekalipun, kau tetap anak guli juga. Macam, tapi itu kebanyakan negara India lah. Malaysia ni dah modern sikit. Faham, tapi diorang faham lah konsep tu kan. Diorang faham konsep tu. Tapi macam kalau kita tengok dari perspektif orang normal pun Zaid kan, sebenarnya that konsep yang ada kasta ni macam turn off kan. It is a big turn off bro. Like dekat India bro, like some women, very good women, bercinta dengan seorang lelaki yang baik. Lelaki ni pun baik, betul, kerja keras dan sebagainya, tak boleh kahwin sebab kasta berlainan. And there are cases which is, I don't know if I can say this here. There are some cases where, ni aku dengar daripada ustaz-ustaz aku. There are some cases where, contoh aku kasta tinggi, ni aku ambil aku sebagai contoh, aku kasta tinggi, anak perempuan aku nak bercinta dengan lelaki yang berkasta rendah, for example lepas tu aku tak setuju, and diorang cuba nak kahwin lari dan sebagainya. I literally aku kasta tinggi, I got networking mah, kenal orang-orang kasta lain yang tinggi-tinggi mah kan. Aku ambil daripada contoh lah, aku nak dia ni kahwin dengan member aku punya anak. I literally will ask member aku punya anak, rogol anak aku sendiri, supaya dia pregnant. And kau tak boleh buat apa dah, kau kena kahwin, kau kena stay kasta ni juga. You serious lah? Yes bro. Like tapi this is true story ke? Yeah, this is true stories. Tapi sekarang ni betul bro. Tapi kenapa tak viral kau-kau sangat? Because it only happens really deep bro. Betul-betul dalam kawasan pedalaman. And kalau jadi pun tu kasta tinggi bro, tutup story macam tu je lah. Macam menteri-menteri kita tutup story macam tu lah. Apa? It really happen, and it's very very sad. And ada juga case where banyak kes bunuh diri juga, because they work, like this man works his ass off untuk achieve level tinggi dalam kehidupan, tapi sebab dia kasta bawah, dia tetap dipijak, tetap tak boleh pergi ke event-event besar-besaran yang ada kasta-kasta tinggi. But this is purely religious. Purely religious, which is something that even many of my Hindu friends will be turned off by lah. And the funny thing is, bila kita fikir pun, katakanlah, okay, ni kita tak tahulah the reality, tapi saya punya assumption yang saya yakin betul, maybe orang yang mengamalkan kasta dengan begitu macam kuat ni, sampaikan tahan ni, tak bagi ni kan, diorang pun maybe in terms of that, the religion itself, diorang pun tak religious sangat pun. Yeah, diorang just like bias, ada kasta, kita nak yang ni. Betul bro, ambil sini. Yes man, kalau diorang betul-betul follow buku agama diorang kan, honestly tak ada apa kasta pun. Kasta ni jenis cipta manusia. Oh, tak ada dalam buku pun? Kalau betul-betul ikut lah kan, honestly tak ada. Because like I said bro, macam aku cakap, like thousands and thousands of years ago kan,
Kalau betul-betul ikut from the main message yang sama dengan Islam, which is Tuhan tak ada gambar raja, tak boleh sembahyang berhala, alkohol tu haram, babi tu haram sebagainya kan. Semua tu ada. Nak Hindu pun? Ada dalam buku tu. Crazy. Semuanya ada. So obviously there are things yang tak kena dengan Islam sekarang ni, obviously sebab as time goes on, banyak tokoh tambah, banyak yang dikeluarkan dan sebagainya kan. So when this thing happen, banyak yang tak sama. So nak tahu mana yang betul, mana yang tak, tengoklah Quran, tengok mana yang kena, mana yang tak kena lah kan. So when time goes by, inilah jadinya tokoh tambahnya. And antaranya adalah, aku pernah dengar story daripada Dr. Zakir Naik juga pasal benda ni. And a few of my ustaz talked about this before. Hinduism believe in reincarnation kan. So bila mati hidup semula kan. Depends on your karma. Misal kata if I'm a bad person, aku akan dilahirkan semula sebagai lelaki miskin for example. Ataupun sebagai tikus. Literally a tikus. Or a dog. And then lepas aku mati, aku dilahirkan semula sebagai manusia biasa. To clean my karma and whatsoever lah kan. So this question was actually asked towards tak ingat one of the Hindu scholar, tak ingat dekat mana. Dia ditanya satu soalan di mana dalam buku menunjukkan kiamat tak tahu bila sampai. Judgment day is there. Tapi tak tahu bila sampai. So kawan-kawan kita yang meninggal semalam 2 hari lepas, diorang kat mana? Diorang tak ada jawapan alam barzak. So they replied saying that reincarnation. Diorang dilahirkan semula. Sebab kita ada jawapan, mati alam barzak. Tunggu sanalah sampai kiamat nanti baru pergi padang mahsyar kan. So these people diorang tak ada jawapan. Itu yang dia kata reincarnation. So benda-benda ni semua tokoh tambah lah. Daripada siapa? Manusia juga. So bila ditanya soalan, which I asked my uncles before, di mana aku nak maki hamun pakcik-pakcik aku. Dia maki agama aku boleh. Dia tak jawab je sama maki. Maki hamun lah. Kau diam, kau tak tahu banyak. Kau diam macam, lama. Kau maki aku boleh, aku tanya soalan tak boleh. Antara soalan yang aku tanya adalah Hinduism contoh pasal reincarnation ni kan. Aku tanya how true is it. And then pasal buku Vedas cakap tak boleh sembahyang berhala. You sembahyang berhala. Dia kata tu simbol. Okay, in the same book dia tertulis bahawa tak boleh ada simbol. Tak boleh ada gambar raja. Tak boleh lukisan Tuhan. Gambar pun tak boleh? Tak boleh. God has no image. Itu yang tulis dalam Vedas. Why are you not following? You shut up. You don't teach me about Hinduism. Okay. Dan Alhamdulillah bila dia cakap pasal pakcik-pakcik aku maki cakap pasal Nabi kau pedofile dan sebagainya kan. Alhamdulillah lah Allah bagi aku peluang untuk menjawab. I answered perfectly. And dia bila kau diam lah, kau apa tahu lah. So basically bro, lepas aku masuk Islam, aku sedar bahawa ramai pakcik-pakcik aku ni bodoh sebenarnya. If they're watching this, they're going to get really mad at me lah. I don't care lah. Ramai pakcik-pakcik aku, especially my father's side bro, like kebanyakannya they're so stupid. Maksudnya macam mana? Because bang masuk Islam, dia kata Islam tu teruk lah, itu Quran tu ajar benda-benda kotor. Aku ambil Quran, prove to me from the Quran. Islam is wrong, I live Islam. If you cannot do that, don't talk. I won't touch the Quran. So I'm like, you're stupid lah. Because if you want to say something, kau kena back up kau punya claim. Kau kena cakap benda tu. Like, for example, kalau aku cakap Ferrari tu laju, buktikan. Kau buat laju. So kalau aku cakap Quran tu kotor, banyak benda jahat, aku ambil Quran bagi kau, buktikan aku Quran tu kotor. Tak nak. Oh, no. Then I'm like, cannot lah bro. So to all my uncles and auntie, I told them same thing. You want me to keluar Islam, boleh, tak ada masalah. I will do it. I will 100% do it. Dengan satu syarat. You prove to me the Quran is wrong. Then I keluar Islam. If you can't do that, then baru nak keluar. So Alhamdulillah sampai sekarang tak orang call aku lagi. Diorang tak boleh buktikan lagi kot. Yeah. So actually dalam Quran pun dicabar untuk mencari kesalahan dan mencari contradiction dan sebagainya. Alright. Okay. Sekejap Biasa lepak mamak sembang-sembang boleh minum kopi, minum air. Reply WhatsApp. Okay, so kita nak get back to the beginning tu. Bila membesar tu, kenapa macam mana bertimbulnya pandangan Melayu tu, Islam tu Melayu? Sebab apa? Sebab kalau kita tengok sejarah, Islam lah yang paling agama yang awal juga masuk ke India sebenarnya, dan diorang pun Islam lama sebelum diorang tumbang kan. Kerajaan diorang agak besar kan. At that time, kenapa aku fikir Melayu tu Islam? Because daripada kecil, kawan-kawan aku semua Melayu. They're all Malays. And I don't have any Indian Muslim friends. Walaupun dekat India sendiri pun banyak orang Islam. Yeah, a lot. Tahu tak masa tu? Maksud tak tahu. Kecil lagi. I don't know anything. Aku tak tahu kewujudan Indian Muslim. I just thought there is a black Malay guy. Faham. Yang mamak tu maksudnya dia tak tengok dia sebagai India. Tak, aku tak tahu. Aku tak tahu India. Bila aku tengok masa kecil kan, masa umur aku dalam 12-13 years old masa tu kan, aku tak terdedah sangat dengan orang yang mamak. Aku dibesarkan literally dengan kampung Melayu. Kat mana? Dekat kampung Solok Duku, Masjid Tanah. Dekat Masjid Tanah.
Jo, jangan kena kecam. Oi, tak ada kat mana? Dekat Lendu. Kalau kau tahu Lendu, dekat dengan pantai Pekalan Malak, pantai Tanjung Bidara. Dekat area sana. Yo, tak tahu Durian kat Tunggal. mana tu. Kat mana tu? Shit man. Daerah. Daerah Melaka lah. Oh, Melaka lah. Okey, Melaka patutlah tak tahu. Okey. Betul daerah Melaka. Kau aku lah kena kejar. So aku dibesarkan kat sana, like full on until umur aku 15 tahun, semua kaum Melayu. Okey, ayah, mak Indian. We're all pure Indians. Okey. Daripada bila diorang Indian kat Malaysia? Diorang keturunan ke berapa? My father's father, bapa aku punya bapa. 4 orang kot. 4 kali 5 ke atas. Lama dah. Lama dah. So maksudnya 3, kalau bisa sekarang pun Z punya atuk sendiri pun lahir kat Malaysia. Lepas tu atas datuk apa? Moyang pun lahir kat Malaysia. Lama. Patut. Tapi kawasan tu pun memang tak ada mamak India, mamak Melaka Sana sebab every time I see an Indian, because for me masa tu kan, masa kecil dulu, aku jarang jumpa orang India yang tak fasih bahasa Melayu. They can just speak Malay. Sebab kita kampung Melayu kan, semua Melayu kan. Dan lepas aku dah keluar, bila aku start study dekat Alor Gajah, daripada darjah 3 dan ke atas, sana baru aku rasa, ada India tak faham bahasa Melayu rupanya. Oh, ada. Masa tu. Sebab yalah aku dibesarkan kampung Melayu, all Indians can speak pure Malay kan. So macam tak ada dialek langsung lah. Tak ada dialek langsung. Dan bila aku dengar pelik, aku mengejek dalam hati lah, aku hajar aku masa kecil kan, biasa lah tu. And then I never actually met an Indian Muslim, which is a Indian guy yang pakai songkok. Tak pernah nampak. Sampailah umur aku 12, 13, 14, masa tu lah lebih kurang. Dan masa keluar dan terserempak dengan orang Sing, terserempak dengan orang Bangla yang kulit gelap sikit pakai songkok kan. Dah mula keluar daripada rumah, dah mula keluar pergi cyber cafe, ponting sekolah semua tu kan. So that's when I saw macam, jap, bukan Melayu ni je ke Islam? Ni siapa? Dan baru member aku explain. Islam pun semua orang. Ada India Muslim, ada Cina Muslim. So, Cina Muslim pun ada? Ada. So, shoot man, diorang makan babi tak? Tak boleh. Islam haram makan babi. Tapi Cina makan babi lah. Masa tu aku confused lah bab kaum dan agama. Apa first turning point ataupun kesedaran terhadap interest, ada dalam diri ni ada interest terhadap Islam? It's a beautiful question. I think the biggest turning point is the second turning point. But the first turning point started when I was 12. Okay. Masa umur aku 12 tahun. Masa tu aku kelas pandai. Kelas pandai. Dia ada 4 kelas, 1, 2, 3, 4. So 2 kelas yang pertama share the same jadual. 2 kelas yang kedua share the same jadual. So yang pertama dan kedua tak ada orang India. Aku seorang. Okay. Tapi jadual dia sama, no ikut. Yang ni ada India. So bila aku pendidikan moral, aku seorang. Cikgu pun tak nak ajar. Cikgu cakap kau seorang je, kau nak ajar kau buat apa? So aku terpaksa demote kepada kelas bawah because all the Indian guys are here. So baru boleh sama kelas moral. So at that time, bila kelas moral, aku tak boleh pergi kelas moral. So aku pergi kelas agama. Pergilah jumpa ustaz kan. Diorang tengah bercakap, aku dengar lah layan. Aku pergi sebab ada member aku je, itu je. Kejap, interesting. Tahu tak dulu orang bukan Islam pun ambil pengajian agama Islam? Yes, aku nak ambil kat bahasa Arab. Oh. Yes, tak pernah aku lulus dulu, gagal. Okay, continue. And then aku pergi surau, ikut budak-budak ni. Dan after UPP 2, pertengahan tahun lah aku. Dan cikgu sedar bahawa ni tak sama budak ni seorang kan. Dan aku pindah kepada kelas yang ketiga. So kelas ketiga selalu dapat nombor 1 je. Sebab yang kelas 1, 2 dapat nombor 12, nombor 13 kan. Dapat nombor 1 satu. Oh kejap, so maksudnya bukan satu kelas je tukar? The whole year tu memang duduk kelas nombor 3 terus? Yes. Sebabkan tu je? Sebab yang dua share the same jadual. Tapi dia effect kita punya progress punya kan? Yeah, so it's like zaman dulu punya sistem kan. At that time aku pun tak fikir banyak pun. Then I went there. So bila sini ada kelas moral, kena hadir lah kan. Tapi aku malas hadir. Ponting aku pergi kelas agama. So, walaupun dah sama jadual. So pergi kelas agama? Pergi kelas agama. Sebab bila kelas moral, orang-orang Islam pergi kelas agama. Aku kadang pergi kelas moral. Dia semata-mata tu, alah cikgu ada, buat lah kan. Dan kadang-kadang aku pun tinggal pergi kelas agama. Ustaz tu nak halau pun rasa bersalah. Sebab kawan-kawan aku cakap dia minat Islam. So ustaz nak halau macam, alamak aku nak halau dia kan macam tak syok pula. Actually W tu ustaz tu. Betul. So he wins lah. Memang dia tak halau. Ustaz Azlan nama ustaz tu. Ingat lagi nama ustaz tu. And then there was once, kawan-kawan India kan dah tukar kelas kan. So kawan-kawan India aku cakap benda ni kat aku. Narvin. Ni by the way, my Indian name is Narvin. Narvin N-A-R-V-N, yes. He called me like, bro, kalau orang Melayu ejek kau semain patung, kau ejek dia semain dinding. So I was like, semain dinding? Masa tu aku tak nak masuk surau lagi. Masa tu kau tak ikut orang pergi surau kan. Tapi aku macam cakap lah, pergi jumpa member je, lepak member itu je. Then dalam surau pun, ustaz tu mengajar. Tak ada pun kiblat, solat, tak ada pun benda tu. So what I did, I went to the surau.
aku nampak ada arah kiblat. Arah kiblat memang menuju ke dinding. Dan aku macam, betul siap orang Melayu ni semain dinding oh. Masa tu I think I was 12 years old. I was 12 years old at that time. So, Melayu ni semain dinding. Dan dia UPSR kan. Then okay, whatever. Then after a few weeks start aku, ada satu sukan tahunan. Sukan tahunan kita buat kat sekolah lain. Sebab sekolah aku tak ada padang. So we went to the other school. And masa tengah musim-musim aku nampak surau, aku masuk. Aku nampak arah kiblat tu kat almari je pula. So aku dah confused lah. Orang Islam ni apa sebenarnya kan. So bila aku pergi kat almari tu, tengok belakang almari tak ada apa-apa. So I went behind the surau. Tengok belakang dinding. Tak ada apa. Kiblat. What the hell bro. Dia aku memang confused gila masa tu. Umur 12 bro. So confused. And then nak tanya kawan-kawan aku, I know my friends give me stupid answer. So aku pergi tanya dekat seorang kawan aku namanya Nazri. Dia bawa aku pergi jumpa Ustaz Azlan balik. And aku tanya kat Ustaz Azlan, apa tu arah kiblat? Tak apa, jangan risau, kita boleh filter. Cantik. Apa tu kiblat? Allah tu siapa? Kenapa saya masuk surau saya nampak kiblat tu dinding? Kenapa orang Melayu, orang Islam sembahyang kat dinding? Then he explain, Allah tu siapa? Kenapa Allah tu kita tak boleh nampak Allah because kuasa Allah terlalu besar. And I was 12. I couldn't really understand. So what kuasa terlalu besar? Ni matahari pun kuasa besar boleh nampak je. Kenapa Allah kuasa besar tak boleh nampak? I was 12. So I couldn't really understand. And then at that time, aku just tanya because I was very curious to know what Islam is. So that is actually the point where aku dapat beza what Islam actually is lah. Islam dengan orang Melayu. Melayu tu bukan tak semestinya Islam. So Melayu tu lain, Islam tu lain. Then fast forward, pergi sekolah menengah when I was 14, 15 years old. Bila mula ponting sekolah dan sebagainya, baru aku tahu ada juga Cina Islam, Bangla Islam, orang India Islam. And when I was 17 years old, ini turning point yang kedua lah. 17, I fell in love with this girl. Wife aku pandai. Ni cerita ex, jangan marah. Ini cerita dulu. Abang tak ingat dah dia. Abang tak tahu apa nama dia. Ni cerita ni ingat ni. So I fell in love with this girl. She was Hindu. Was my religion before lah kan. Dia bukan orang Islam. Aku suka kat dia muka Melayu. Dia Sarawak sikit. And then I was with her for 6 years. Sampai aku 23 macam tu. Lama ke Oh lama ke? Banyak memori bersama Oh kan. Banyak memori. Tapi dah lupa lah bro. Lupa. Memori baru ada kan. Dia macam override lah Dia override balik. Okay. Aku dah tak ingat dah. So at that time, I broke up with her. Lepas aku dah break up dengan dia, masa aku dengan dia aku lupa pasal Islam. Lupa pasal nak belajar pasal Islam. Sebab dia pun tak mengamalkan Islam lah. Yes, sebab dia orang Hindu lah kan. She's not a Muslim. Kalau dia orang Islam lain, tapi dia muka macam Melayu. Muka macam Melayu. Yes, tu sebab aku suka dia. Tapi dia Hindu juga. Dia Hindu. So maksudnya orang Sarawak pun ada Hindu lah Yep. Dia bapak dia Hindu, mak dia Kristian. Okay. Kristian Iban dekat Sarawak. I'll never say her name. I'm not going to give you free publicity. You're my ex. You stay where you are. So anyway, after break up dengan dia, masa tu umur aku 23. And then after I broke up with her, I was at home. My mom told me this one very powerful thing. Dia bagi tahu benda ni. You cannot heal in the same environment that sickens you. So kalau environment ni buat kau sakit, kau tak boleh expect kau sembuh ke environment yang sama. So sekarang kau tengah depressed. So 4 dinding rumah ni mengingatkan kau dekat dia. Mengingatkan, betul kan? Kau betul dekat dia. Okay. You always think about her. Sebab these 4 walls is where you always spend time with her. They're on call, video call dan sebagainya kan. So keluar rumah ni. Saya mak halau ke apa? Tak, bukan lah tengok. She showed me one program kerja, khusus kerja dekat MH Hotel Sungai Siput. So pergi sana aku sebulan. Sana aku jumpa ni Mufazi. He's Muay Thai fighter. Jumpa dia kat sana sebayang aku budak ni. Then when I went there, aku jumpa dengan dia, kita kawan dan sebagainya. Then the first, I think the third week dah start aku. Minggu ketiga ada kes rasuk. Ini turning point kedua yang sangat-sangat kuat. Masa tu aku suka kat Islam. Like I just have a very high respect towards Islam. It's not something that I truly want to do. It's just that aku just have a very high respect towards orang-orang Islam ni lah. Walaupun the biggest juga actually reason ramai orang tak suka ataupun pandang rendah terhadap Islam adalah sebab orang Islam tu sendiri. Sebab tadi Zaid cakap respect tu orang Islam, bukan respect tu orang Islam dan agama Islam. Bukan. No, I got respect towards Islam. Bukan orang Islam. Depends lah kalau orang tu deserve my respect lah. Yelah, so maksudnya orang yang Islam yang tak alright, dia tak effect the mindset towards Islam. Tak effect. Okay. Because I cannot see a drunken Indian guy mabuk tepi jalan and aku cakap Tuhan India dia yang ajar. Tak boleh. Faham. Likewise kalau tapi ramai orang macam tu. Ramai orang ada mindset tu. That is wrong. That is for me is a very wrong mindset to have. Macam
Contohlah bro, Proton Saga buat hal. Proton Saga ni tiba-tiba terbakar. Okay, Proton X50 pun tak guna, Suprema pun tak guna. Like, jangan bantai semua kan. Likewise, the agama lain, manusia lain. So sekarang ni kalau tiba-tiba ada ustaz-ustaz terkenal start minum todi ke apa, you cannot say the Quran is wrong. Dan masa pakcik-pakcik aku marah aku masa aku masuk Islam, dia cakap banyak benda buruk pasal Islam. Dia kata kau tahu tak, kawan aku macam ni, kaum Melayu aku macam ni, kaum India Muslim aku macam ni. I was like, I don't care. You prove to me from the Quran is wrong. Because it's two different things lah. It's not fair for me to see a Malay guy tengah isap gam tepi jalan dan cakap, okay nampak Quran ajar isap gam. Benda tu very childish lah. Very childish to have lah actually. Tapi dia jadi masalah bila kita nampak orang yang beragama Islam pakai popiah pula, pakai kopiah, pakai songkok, image macam imam, lepas tu dia pedophile, contoh. Jadi macam ni, itu yang orang pelik. Kau betul-betul follow agama, kau asal kau buat macam ni? Mungkin ada something wrong dengan agama Islam. Itu yang nampak macam tu. Dekat agama lain, diorang tak ada pakaian apa-apa yang menunjukkan je Tok Sami ke apa. Yalah Tok Sami dalam koil dia lah. Bila dia keluar, dia nampak macam biasa je. So tak nampak sangat, tak efek sangat. Dekat kita lain lah. Antara sebabnya sebab kita majority lah bro. Kemudian yang second turning point tu? Okay, sorry. Second turning point, ada case, sorry bro, aku baru baik daripada sihat. No problem. Ramai orang tak sihat sekarang hujan. Yes, memang problem tu. Minggu ketiga, ada case rasuk dekat hotel, MH Hotel tu. I was there for 1 month. Aku penghulu ke sana by the way. Apa maksudnya? Sorry? Maksudnya penghulu? Penghulu means the leader of the group lah. So kita semua masuk 186 peserta. Apa aku ingat lagi berapa ramai tau. 186 peserta masuk and aku dilantik sebagai leader. So penghulu dan ada seorang lagi penghulu wati. Dia ex-crush aku lah. Banyak crush aku yang dulu. So the third week bila kena rasuk, the first person yang orang cari penghulu lah. By the way, buat apa kat hotel tu? Kerja kursus kerja. Kursus mencari kerja. So for the 1 month, dia akan train kita bagi macam-macam lah, bahasa Inggeris lah, bahasa Melayu, all this training. Then after the training habis, kita akan diserap masuk ke mana-mana kilang yang ada kerja kosong. Okay. Under MARI, Malaysian Automotive Robotic IoT Institute. Dan under MARI. So sebulan kat sana lah untuk kursus kerja tu. And semua dia ditaja, alhamdulillah. Tidur hotel lah? Tidur hotel lah bro. Yo. Tu yang gempak je tu. Yang macam Yep. So tidur hotel for 1 month, semua ditaja. So the third week, and no doubt, lepas lockdown, dah di lift, the MCO dah kena lift, which means kita dah boleh travel. Kita first batch of customer yang stay hotel tu. So keras lah. Yo, berapa lama kosong? I think 1 year plus lah bro. Yo. 1 year plus. So bila kita first batch, pisang lah kan. And then the first guy yang kena rasuk, dia umur dalam, that time I was 23 years old. That guy was about, I think 19 lah, 18, 19 years old lah dia tu. So budak tu suara memang kecil. Suara tak pecah budak tu. So bila dia kena rasuk tu, bila budak-budak aku pun datang ketuk pintu, cakap penghulu ni ada budak kena rasuk. And I was like shit, aku buat apa sih, aku ustaz ke kan. Tapi okay, ikut je lah. And then bila dia kena rasuk, dia menjerit. Dia bising-bising semua tu. And then kita ada fesi-fesi yang jaga budak-budak ni semua kan. So they keep, bro, pergi cari budak-budak kuat. Benda ni kuat ni. Find somebody strong. Around what time ni? 12 at night bro. 12, 1 macam tu. Pergi panggil brother-brother mana-mana yang kuat, laki-laki nak pegang dia ni. First thing came to head was this guy. Budak Muay Thai ni. So I was like, okay, panggil G. Yang cari bilik dia, ketuk pintu, bro. Kau pergi pakaikan backup sekarang. Pakai seluar kau sekarang, ada budak kena rasuk ni. Dia letak buku dia ke tepi, dia tengah tulis pantun masa tu. Letak buku ke tepi, cantik, pakai seluar. Handle budak tu. And dia tengah baring. Kau bayangkan kau baring. And somebody uses his full body to hold your hand down. Pegang tangan kau ke bawah. Tangan dia ni, tengah baring. Dia ni guna badan dia pegang tangan. Dia angkat macam ni, dia tak ada apa. So aku macam, dia bukan manusia yang angkat ni asal. Mana dapat kuasa ni kan? Ni pelik benda lah ni. And then dia menjerit. Dia kata, Dajjal akan menang. Orang Islam akan kalah. Dajjal akan menang. Dia cakap dalam suara yang sangat-sangat kasar. And at that time, aku cakap, Dajjal ni aku pun dah dengar. Member Melayu aku sembah Dajjal. Monster, one big one eye lah semua tu macam. Pernah dengar Dajjal ni. Dia kata Dajjal akan menang. Aku dah confused dah. Dajjal akan menang. So who is Dajjal? Manusia boleh menipu bro. Ni jin ni macam betul le benda ni cakap kan. And then the very next day, apa dah settle, dah panggil ustaz, dah keluarkan benda tu dah. Lepas dah keluar jin cerita pula. Ustaz tu cerita, jin tu daripada atas gunung. Basically brother tu yang kena rasuk tu, dia punya datuk nenek pernah bela. So that thing datang nak claim balik something lah. Aku just tak faham masa tu.
Then the very next day, benda sama juga, kena rasuk. Sekali lagi? Bukan dia, orang lain. Dia nampak from the balcony ada benda panjat ke dalam, and dia macam nak lari lompat keluar balcony. So kawan-kawan dalam hotel tu yang penganangan dia. So kena sekali lagi. And then aku call dia again, and I call a few other friends like, bro, budak ni ada seorang lagi kena rasuk lah, kena handle balik. Pergilah, I was too sleepy bro. Aku literally duduk depan pintu hotel tu, dekat lantai macam ni. Aku dah tidur. I was too tired bro, until 5 ustaz tu tarik. Tak boleh langsung keluarkan, and finally aku rasa dia dapat settlekan isu tu. So the next day kita plan, kita panggil ustaz tu, kita buat solat berjamaah. Solat berjamaah besar-besaran, 180 plus people, except the non-Muslims lah, untuk baca Yasin dan sebagainya lah. So I was like, yeah, okay, why not, let's go kan. So kita bersihkan kita punya hall yang ada meja-meja semua tu, bersihkan, letak kain, letak tikar, solat lah. So bila masuk, waktu isyak kan, solat isyak kan. So solat isyak, aku, seorang brother ni namanya Nabil, aku minta dia ajar aku macam mana nak ambil air sembahyang. Dia ajar. Then lepas dah pakai aku kentut, aku tak tahu, aku bukan Islam masa tu. Saya don't know, aku just saja nak ikut je. And then one of this guy cakap, kau tak masuk Islam lagi, kau jangan solat. Tapi member lain dah ajar solat. Aku nak ikut sebenarnya. Tapi ada orang yang macam, kau bukan Islam, kau jangan solat. Padahal sebenarnya boleh je, tak masalah pun kan. Bagi kita orang Islam, kita percaya Tuhan Allah satu. Tak ada Tuhan lain selain Allah. So kenapa kau tak bagi orang Islam tak solat? It's so dumb lah. And then aku je duduk tepi, aku tengok dia orang solat. And this is also another turning point, which is the third one, which is aku nampak 100 lebih orang, perempuan kat belakang tertutup, lelaki kat depan tengah ikut imam. 100 lebih orang atas muka surat yang sama. They are on the same page, praying to God. Faham tak? Macam kat temple ke tokong ke apa kan, ada seorang sembahyang kat sana, seorang sembahyang kat sana. But this one ada yang duduk bergosip, ada yang duduk usah-usah awet, which is something I've done before. So bila aku tengok semua orang, 180 plus people tengah on the same page, rukuk, sujud, praying to one God, I was like, how are you guys all on the same page? Benda tu bagi aku macam, aku tak pernah nampak lagi everybody on the same page, especially ramai macam ni. Tentu aku macam, okay, something ni kan, Allah ni siapa? Siapa Allah? Siapa Nabi ni? I need to learn lah, I need to learn. Because when I was an atheist, bila aku tak percaya Tuhan, masa umur aku 17 tahun semua tu, in my head I was like, seorang Nabi, tak tahulah manusia mana, tulis Quran, korang pun orang Melayu ni pun buta-buta ikut, apa benda lah orang Islam ni. I had that mindset. And lepas aku dah masuk Islam, I was a stupid one. Aku yang bodoh dulu sebenarnya. And after that instance, ustaz tu ada bagi tazkirah sikit. And satu point ustaz dia cakap yang sampai sekarang aku minat gila dengan point dia. Tak tahu kenapa point ni dia cakap, maybe he saw me as a non-Muslim kat sana, cuba nak belajar kan. Ustaz dia kata benda ni, kalau seseorang itu masuk Islam semata-mata nak kahwin, tak mustahil dia lah orang pertama yang murtad. Sebab hati manusia berbolak-balik. Manusia kahwin masuk Islam semata-mata nak kahwin, semata-mata nak jatuh cinta. Masa tu aku ada crush kat sana. Aku ada crush kat sana masa tu. A few lah kan, a few. 3-4 crush juga lah masa tu. I really like those girls there. And semua perempuan Melayu kan. And aku tak tahu lah apa benda yang Allah jentikkan kat hati ustaz tu, dia cakap benda ni. And he said this. And I was like, betul juga benda ni, sebab aku kena jadi pemimpin. Kalau aku masuk Islam semata-mata nak kahwin, ini problem. So I start research lah. Start tengok video Dr. Zakir Naik, video Ustaz Azhar Idrus, Sheikh Othman, Speakers Corner, Muhammad Hijab, all these big lions kan. Tengok diorang punya video, and aku sedar, you know what? This is the truth. Aku jadi macam ni bro. If 1 + 1 is 2, engkau siapa? Let's say if I hate you bro, and you tell me 1 + 1 is 2, aku kena terima. Walaupun aku benci dengan kau. So Quran ni, so Islam masa tu bagi aku, bila aku fikir balik, banyak halangan. Tak boleh arak, tak boleh berpegang-pegang tangan dengan perempuan, tak boleh berdating. Senang cerita, sorry cakap, tak boleh main perempuan, kena kahwin baru boleh main dan sebagainya kan. In my head I tahu, banyak gila restriction Islam ni kan. But if that's the truth, kau kena follow lah. So at that time, aku sedar, after quite some time aku buat kajian tentang Quran dan Islam dan sebagainya, aku sedar man, Islam is the truth. It would be stupid for me to not accept. Dia ibarat like you are lying to yourself lah bro. It's like I'm lying to myself. Aku dah tahu benda ni betul, tapi aku tak nak terima nak jaga hati orang. I'm not hypocrite lah, tak boleh lah. So that's when I spoke to my mother on the 31st of December, 4 years ago. Kita celebrate New Year together with my mom dekat Ipoh. Aku bawa dia keluar pergi Old Town White Coffee. And aku pernah dengar satu ni, this is what I always do to my exes lah, or some of the girls yang aku pernah keluar dulu sebelum ni.
aku akan bagi diorang makan dulu. Lepas diorang kenyang. Perempuan ni lepas perut dah kenyang, otak dia waras sikit. Sekali dia otak tengah, kalau dia tak makan lagi, otak dia gila sikit. They like to follow the emotions. So I fed my mom first. Aku bawa dia keluar makan. Mak aku dah kenyang. Baru aku duduk, aku sembang dengan dia. I dengan my mother memang speak Malay by the way. So mak, I nak masuk Islam. I really like Islam. Oh, tak cakap Hindi ke apa? Tamil lah. Tamil kita keluar waktu nak mencarut atau bergosip. Oh, macam tu Bahasa Inggeris untuk important matters, tengah bagi advice ke apa. Bahasa Melayu sembang biasa, sembang harian. Kat rumah? Kat rumah. Dengan ayah sekali? Dengan ayah sekali. Okay. Ayah aku selalu makan, marah aku kambing. Betul kambing lah korang ni. Like that lah, memang bahasa Melayu lah. So I told my mother like, "Ma, I nak masuk Islam." Dan my mom macam, okay. Then aku explain A to Z dekat my mother. I believe Islam is to be the truth. And saya betul suka dengan agama Islam dan sebagainya. And after aku dah habis cakap, my mom was like, kau dah habis cakap dah? Ada. Mak tahu je kau nak masuk Islam. Serius lah? I was like, meremam rumah aku like, mana mak aku tahu ni? Mak ni okay. Okay. I was like, mana mak aku tahu ni kan? How do you know I nak masuk Islam? Tak pernah bagi tahu je pun. Kawan-kawan aku pun tak ada yang tahu. Aku mak kau lah. Aku ada firasat yang kuat. Tengok aku mana tahu aku nak masuk Islam. I was like, okay. Penat dah aku explain, but anyway. Then my mom said, I got nothing against kau nak masuk Islam. Tapi kau kena buat dua benda. Yang pertama, try to be a Hindu. If you really cannot. And then yang kedua, akan tiba satu hari nanti, Tuhan akan jentikkan ke hati kau, you know what? Aku dah masuk Islam hari ni juga. Hari ni juga kau masuk Islam. I don't care. Bila terdetik benda tu, we'll have our second conversation. Masa tu kita discuss balik. So I was like, why? I don't know why. I never ask her why. Then she told me, in the meantime, learn about Islam. Then dia call dia punya adik-adik. And ramai yang marah sebab dia orang risau aku nak masuk Islam sebab aku dah ada awet Melayu. Then I told my mother, nah, I'm single. I tak ada awet. Then I was like, oh, serious kau single? Yeah, I got no girlfriend. Diorang nak kat saya, I tell them no. I jual mahal sikit. Then I was like, okay. So diorang okay sikit sebab aku tak masuk Islam sebab ada awet. And fast forward pada 9 March 4 years ago. It's on 2021 kan? 2021 lah, around that time lah. And then aku tengah scroll TikTok. I was scrolling at home. Sorry, before the 9th of March, 2 to 3 weeks before 9th of March, aku call bapak aku. I told my dad, "Pai nak masuk Islam." Because my mom told me, kalau kau betul nak masuk Islam, bagi tahu bapak kau. And mak bapak aku dah bercerai by the way. So my father dekat Melaka, lama. My mom dekat lama lah, sekecil dulu. Tapi alhamdulillah tak pernah kurang kasih sayang. Tak pernah kurang. Until now, sometimes I just don't feel that they are divorced. I feel like just staying separate, far away. Because tak pernah kurang kasih sayang, tak pernah kurang tanggungjawab from both of them lah. Alhamdulillah lah. They understand that the kids are very important kan. So I call my dad. I was like, maksud aku Ipoh, mak aku dekat Melaka. Bapak aku dekat Melaka. I was like, I nak masuk Islam. And my dad was like, dia tahulah aku nak cakap sebenarnya ni kan. And dia kata, kalau kau masuk Islam, kau buka anak aku lagi dah. Kalau kau masuk Islam, jangan jumpa aku depan-depan. If I see you, aku risau aku drop dead. Aku risau aku heart attack. You are no more my son if you become a Muslim. And masa tu, you know like the point aku cakap tadi bro, kau terpaksa tolak the one thing that you believe to be the truth hanya sebab nak jaga hati orang. So I told myself, kalau aku tak masuk Islam semata-mata bapak aku, I'll be lying to myself bro. Like 5 to 10 years down the road, bisa kata aku dah berkahwin dengan orang yang bukan beragama Islam, tengah lepak mamak for example. Aku nampak sekumpulan orang-orang Bangla tengah pakai songkok berjalan kaki pergi solat Jumaat. I will be like, shit, kenapalah aku tak masuk Islam dulu. Aku tak nak benda tu, tak nak penyesalan tu. Because I always tell people, penyesalan adalah kesakitan yang terbesar. Diorang argue balik, tak, bukan kehilangan mak ayah lagi besar. Betul, tapi bayangkan benda terakhir kau buat dengan mak ayah kau maki yang mulia. Penyesalan tu bro, sampai mati ada bro. Until mati benda tu akan haunt you. So I was like, I cannot live without Islam. Islam is the truth. If aku tak masuk Islam, aku terima bapak aku cakap, alamak, I'll be living my life a whole lie lah. Semua ni penipuan lah. I cannot do this lah. And then ini aku tak pernah cerita dengan siapa lagi. I think G and my wife knows. And this is exclusive lah. Which is, this is when aku end call. Aku delete aku punya WhatsApp, aku punya IG. Aku tak deactivate, aku delete je. All my social media accounts. And then aku naik kepada tingkat 7. Kondominium tingkat 7. Aku plan nak bunuh diri. That's why I feel like killing myself. Aku dah pernah bawa dah bro. Memang very ready to kill myself. Because I feel like kalau aku tak boleh hidup tanpa Islam, aku mati. There's no point kalau aku terdapat agama ni. Sebab ni betul bro.
1 plus 1 is 2, 2 plus 2 is 4. Ini kebenaran yang terunggul. Tak ada lagi kebenaran selain Islam. And kau tak nak aku terima benda lah ni. I cannot live my life a lie. I'm not a hypocrite. Dan masa nak bunuh diri tu, kan alhamdulillah lah, mak aku kan minta aku waris pasal Islam kan. One of the ustaz punya ayat masuk otak aku, which is, dugaan yang Allah bagi kita, Allah bagi sebab Allah tahu kita boleh hadap. Kalau kita tak boleh hadap dugaan tu, Allah takkan bagi dugaan tu kepada kita. And that's when I was like, lah, maksudnya dugaan ni aku boleh hadap. Aku just belum nampak jalan lagi. Shit man, nasib baik untuk bunuh diri tu masa tu. I was really at the age already bro. I was really at the age looking down. I was like, man, alhamdulillah. So aku balik rumah, I was depressed again 2-3 minggu. And ini yang aku cakap, yang aku tengok TikTok tu. And satu perempuan yang beragama Islam, I think she's a white girl dekat US start aku. Dia buat video kat TikTok, dia kata, if you are a Muslim, please stay. If you're a non-Muslim, you can scroll. Unless kau nak masuk Islam, it's up to you lah. Then I was like, okay, tengoklah kan video tu kenapa. Dia mainkan surah Toha. That's when bro, aku tak faham apa bro. I couldn't understand anything. Surah Toha ni apa sebenarnya. Aku dengar je lah kan. And bro, I was crying bro. Sekali dengan terjemahan ke apa? Tak, bukan, aku tak faham bro. Just Arab je? Yeah, just that one bro. Just surah Toha je mainkan. Aku tak faham apa-apa, but I was crying. And lepas dah habis nangis, aku letak phone ke tepi. I was like, man, I want to become a Muslim. So I call my mom. I was like, mak, I nak masuk Islam esok juga mah. I tak kisah. Dan my mom cakap, macam mana bapak kau terima tak terima ni? Bapak kau nanti macam mana? I was like, I'll find a way lah mah. I'll find a way lah. I really find a way. Jangan risau. Okay. Then my mother kata nanti aku call kau balik. Then I end the call. Then masuk ragu-ragu lagi hati ni. One video bro that made me decide. Because my mother told me this. Kau nak masuk Islam? Okay, Cun, malam ni kita jumpa dengan Tok Sami kejap. Malam esok, which is on 9 hari bulan Mac. Tok Sami akan datang rumah. Dia akan cuba pujuk engkau. This is my last effort untuk buat engkau tak masuk Islam. Last effort aku. Lepas ni kau tetap nak masuk, up to you. 9 bulan Mac 2021. Then I was like, okay, sure, why not? So pagi tu aku dah pergi dengan dia masuk Islam dah pun. Aku dah masuk Islam dah. Aku dah pergi berucap dah sebenarnya. Mak aku tak tahulah kan. So before aku pergi tu, aku takut bro. I was too scared. And then this is my hero lah, Dr. Farid Ravi. Video dia aku nampak, dia explain pasal dia punya cara dia masuk Islam dan sebagainya. And he said one ayat bro that made me be like, aku call dia terus, bro, come to my house bro, masuk Islam lah. Okay, Cun, he came. Made me straight away to do it. Aku tak kisah langsung. Which is, kenapa takut? Allah kan ada. Aku fikir balik, why the hell am I scared? Allah kan ada. Bapak bodoh gila aku ni kan. Kenapa aku takut? Okay, mak aku marah, bapak aku marah. Allah ada bro. Kan, kau tak ada kerja. Allah ada bro. Kenapa kau nak takut kan? Then I'm like, you know what? Aku call dia. Bro, aku nak masuk Islam lah bro. Just bring me to the pejabat agama Islam sekarang. Pergi, mengucap kalimah syahadah. And even jabatan agama pun terkejut. Because diorang ingatkan aku nak masuk Islam sebab kahwin. And I told them, nah, I'm single. I just want to become Muslim. But I suka Islam. Then they were like, weh, serius lah, bukan sebab kahwin. Nah, bukan. And sana yang aku sedar, actually ramai orang yang masuk Islam sebab kahwin. Then I'm like, regardless lah, aku tak judge lah. Because yang mengizinkan orang yang masuk Islam walaupun sebab berkahwin, yang mengizinkan dia mengucap di kalimah syahadah, Allah juga kan. So who are we to judge kan? And then I came back home. Lepas dah mengucap, I call few of my friends, aku bagi salam. Dia macam, diorang tak nak jawab lah kan. Weh, aku dah masuk Islam lah. Ramai kawan aku yang menangis, alhamdulillah. Ramai kawan yang bukan Islam pun terima juga. Kebanyakan dia terima, which is really beautiful. Balik malam tu, Tok Sami ni main rumah. And he wants to tell me lah about Hinduism. Basically wants me to stay in his religion lah. And then I told him, I got a lot of respect towards Hinduism. I respect Hinduism. I respect all religion. Because that's what the Quran taught me to do. That's what my parents taught me to do. I respect semua agama. But how to say macam, but I was an atheist before. I tak masuk Islam sebab I bencikan Hinduism ke apa, tak, bukan. And yes, even though I was a born Hindu, but I was an atheist. Aku tak percaya Tuhan. Because nothing made sense. Nothing just made, so many things yang tak masuk akal dekat agama aku sebelum ni. Banyak benda, banyak soalan yang tak terjawab. Banyak soalan bukan hanya tak terjawab, diorang tak nak jawab. So I'm like, done lah. Islam, ask anything bro, they'll give you an answer. Everything is there. And then Tok Sami tu balik rumah, dia cuba nak make me stay as a Hindu. And that time I was sitting looking at him as a Muslim. Aku dah masuk Islam bagi tadi sebenarnya ni kan. Tapi dia orang tak tahu. My mum pun tak tahu. And then I just told him like, I asked him a few questions. Antaranya soalan yang aku tanya dia,
Yang bila dia bagi jawapan, I be like, badut. Which is, aku tanya dekat dia, what do you think about Dr. Zakir Naik? Dia tutup buku dia. Dia tu teroris lah. He's a terrorist. Aku cakap, okay. Another one. Terrorist, apa yang dia buat? Dia bom ke apa kan? Dia can't answer lah. Basically, terrorist sebab they hate him. And ramai orang yang masuk Islam melalui dia. Diorang punya mindset, diorang punya kefahaman adalah Dr. Zakir Naik memburukkan agama lain. And I'm like, nah, he just took the truth out from that book and show it to you. That's the only thing he did. And obviously lah, Dr. Zakir Naik, he is not the authority of Islam. Authority of Islam is Quran. The Quran and Sunnah. So I don't see Dr. Zakir Naik, okay, Dr. Zakir Naik betul, it means Quran betul. Tak, bukan. Dr. Zakir Naik is a human, he makes mistakes. Ada juga benda-benda yang Dr. Zakir cakap aku memang tak boleh terima. Tapi as long as selari dengan Quran dan agama, terimalah. So these people, they cannot accept the fact that this guy terlalu berlantang bersuara. Because nobody, bro, only Muslims ada keberanian, you prove to me the Quran is not Al-Quran Islam. Others don't have. Because they know there are many flaws. And bukan hanya they know is many flaws. Diorang tak belajar sangat pasal agama diorang. So they can't be too confident lah. You prove to me agama aku salah, aku keluar. Tak boleh lah. Apa the main reason orang India specifically tak suka sangat Dr. Zakir Naik? Reason being, bro, sebab banyak how to say, like what my dad, my family pun tak suka sangat dekat dia sebab ramai orang yang beragama Hindu masuk Islam. Tapi apa kena-mengena dengan dia orang? Apa kena dengan dia orang kan? Because Dr. Zakir Naik cakap, agama Hindu cakap macam ni. Jangan minum arak, jangan sembahyang mahala, jangan itu, jangan ini. Kenapa you orang buat? They don't like that. Kenapa? Misal kata, yang bercakap itu adalah orang beragama Hindu juga, they don't mind. Because he's a Muslim and he's saying things lah, bro. He's a Muslim and dia tengah ajar kau pasal agama kau. Kau Hindu, aku Islam, aku ajar kau pasal agama kau. Tapi kalau benda tu betul, tak ada masalah kan? Yes, tapi kebanyakan benda yang buat semua tak betul. Arak haram, di Bawali minum arak. Bukan, maksudnya kalau apa yang contoh Dr. Zakir Naik tu bagi tahu, katakan benda tu betul, which is untuk kebaikan dia sebagai orang yang Hindu yang tak sepatutnya minum arak contoh, dan sepatutnya there's no problem lah. There's no problem. Melainkan kalau dalam Hindu tu cakap boleh minum arak, orang luar datang cakap tak boleh sebenarnya, tapi sebenarnya untuk diorang boleh, tu lain cerita lah. That's the difference between Dr. Zakir Naik and banyak Tok Sami sekarang ni and the Hindu scholars. Because when Dr. Zakir Naik say that, dia cakap Hinduism macam ni semua kan, end goal dia apa? To give you the truth, and the ultimate truth is the Quran, masuk Islam. So the end goal is there. Kalau dia cakap benda ni je without having a big conference yang ramai-ramai mengucap dua kalimah syahadah, aku rasa dia tak ada masalah. Because the end goal is to make people Muslim. Actually the end goal is to give them the message lah, the true message kan. Diorang terima tak terima, lantak diorang lah kan. So that is the end goal. That's what they don't like. Especially bila dia buat macam tu, nampak macam Hindu ni salah. For example, Hinduism ada cakap pasal kedatangan Nabi yang terakhir. Nama ayah kepada Nabi yang terakhir ni, nama dia Vishnu Yash. Vishnu maksudnya Tuhan, Yash maksudnya hamba. Nama ayah kepada Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah, bermaksud servant of God. Same meaning. So semua ni ada. So kalau semua ni ada membuktikan Islam is true, itu yang orang panas. You get me tak? Macam, maksudnya Hindu masuk Islam, orang masuk Islam, tak boleh. Macam tu lah. Itu yang panas. So bila kita keluarkan ayat ni, and terlalu banyak lah prophecies daripada buku agama Hindu mengatakan tentang kedatangan Nabi yang terakhir dekat tanah pasir dan sebagainya. Terlalu banyak. Tanah pasir specifically? Yes, specifically. Yes, bro. And terlalu banyak, how to say, prophecies mengatakan Nabi terakhir ni, how to say, akan preach the oneness of God. Tauhid lah. And these people tak boleh terima lah benda tu because it goes towards Islam. If Hinduism is still going to maintain Hinduism without mengucap dua kalimah syahadah whatsoever, aku rasa jangan okay. Because it goes towards Islam. Itu yang diorang tak boleh nak terima. Walaupun it's the truth. So bila kita tunjuk benda-benda ni semua kan, tak tu sebenarnya maksud je ni. Tak tu sebenarnya maksud je ni. And ada 10 Hindu akan bagi jawapan yang berlainan. So macam mana? You get me tak? Tu masalahnya. Then macam mana conversation tu end dengan Sami tu dekat rumah? Dia kata, tengok buku ni, kita nampak Tuhan kita, diorang tak nampak Tuhan diorang. So kau percaya ke diorang yang tak nampak Tuhan? Aku nak je tanya, kau nampak otak kau tak? Kau tak nampak kan? Tapi hati aku macam, aduh mak aku ada kan hajar pula, bahaya pula kan. Kan dia kata Islam ajar benda ni pula. Okay, tak apalah. Dan aku ada that kesedaran apa dia? Tak boleh tunjuk contoh tak baik tu.
Pada masa tu lah. Because yelah, banyak video yang aku buat research sebelum aku masuk Islam kan. So banyak benda aku dah belajar lah. Should and should not say dan sebagainya. And dulu aku mencarut pun like, bila aku asal buka mulut je, mencarut tu wajib keluar. Mencarut like, especially FUCK. Kena keluar. So lepas masuk Islam pelan-pelan, walaupun masih lagi ada, tapi tak seketara dululah. And at that time, I was speaking dengan si Tok Sami ni, and he was trying to convince me. He cannot convince me anything. The moment kau mula tolak rationalism ke tepi and start following your emotions, that shows me I cannot take anything from you lah. Kau tolak benda rational, Dr. Zakir naik, apa you fikir pasal dia? Oh, dia teroris lah. Kau jadi emosi. I'm like, how kau nak aku terima nasihat kau macam mana kan? And then dia kata, dia signal kat mak aku bagi dia makan kuih tu. Aku dah macam, shit, kuih apa kau nak bagi aku makan kan? aku dah masuk Islam ni lah, mati aku lah kan? Shit kan? Then my mum bawa kuih tu kat aku. I was like, me? I'm the Then tanya Dr. Sami tu, dia kuih apa? Tak, my wife masak kat rumah. Makan lah, tak ada masalah pun. Tapi signal dia tu, siapa wife? Dia Dr. Sami tu punya wife lah. Tapi memang suka, there's a very traditional Indian kuih lah. Can't remember Kolkata ke apa nama benda tu. It's very nice. Aku suka kuih tu. Tapi signal dia, aku cakap, alamak ni kau nak bagi aku apa? Dia tu my mum, you makan satu dulu. Then my mum took one bite, telan. Okay, baru aku ambil. Dia masa aku ambil tu dalam hati aku, ya Allah, aku maafkan aku ya Allah. Aku tak tahu apa dalam benda ni, haram ke halal ke apa ke. Just guide me lah. Kan aku makan lah. Assalamualaikum guys. So korang tahu aku sangat minat financial. So one of the main reason juga aku collab dengan Public Gold. So kalau korang berminat nak beli emas, the best way is Public Gold, sebab korang boleh beli emas and terus pergi Public Gold untuk dapatkan emas fizikal tersebut. Ataupun nak beli secara online sahaja pun boleh, tak ada masalah. Kan link dekat bawah untuk join Public Gold under Yusof, join Telegram group. So guys, sekarang ni emas tengah mencanak naik. Harga sangat-sangat tinggi. Okay, sangat-sangat tinggi, and tak pernah lagi emas breakthrough RM600, tapi nampak gayanya dengan segala konflik geopolitikal yang tengah berlaku sekarang ni, aku rasa emas akan lebih mencanak naik dan naik. Kalau korang nak beli perak pun boleh ke Public Gold. Semua boleh tekan link Telegram bawah, jumpa di dalam. Kita akan guide step by step cara untuk beli emas. Dan sebelum dia gerak keluar rumah, dia kata, I'll text you, I have your number. Any question pasal Hinduism ke apa, I akan ajar you, akan hantar you pasal buku Hinduism supaya you belajar lebih mendalam semua tu. So we meet again. So kita kalau kita nak gerak kan, okay bro, Assalamualaikum kan, dan kita jawab Waalaikumsalam. Diorang ni dengar perkataan ni, Hari Rama Hari Krishna. I think it's all praise their God ke apa lah ayat tu kan. I can't remember the meaning. And dia buat macam ni lah, Hari Rama Hari Krishna lah kan. And aku macam ni, okay. Aku tak nak cakap, because aku tak tahu pada masa tu halal ke haram, aku tak tahu. Sekarang ni, if somebody says that to me, and if they know I'm Muslim, I'm not going to reply lah. If they don't know I'm Muslim, just reply, tak ada masalah pun kan. So when he said that, aku tak nak jawab. Dia kata, yes, aku tak nak jawab balik, Hari Rama Hari Krishna. Aku macam, shit man, okay lah, okay, Hari Rama Hari Krishna, okay. Dan lepas dia gerak, dan tu my mom tanya me lah, so what do you think? I want to become Muslim. I still want to become Muslim. I can't. I'm sorry kan. I love you so much. You'll still be my mother. I'll still be a very responsible son. I'm still your baby. My mom call me B. So I still have to become Muslim. I cannot be living like this. Then dia kata okay lah. So the next day, aku bagi tahu kat mak aku, esok aku nak masuk Islam. Padahal aku dah masuk Islam dah. Esoknya aku nak pergi mahkamah settlekan COP dengan brother ni juga. So esok on the way nak pergi settlekan COP. So my mom thought aku on the way nak mengucap kalimah syahadah. Sorry ya mami. Mak aku baru tahu. So at that time, dah masuk on the way, dia punya kawan sekerja, which is also my friend, she gave me a call. She was like, kau tahu tak, mak kau tengah menangis-nangis ni, kau nak pergi masuk Islam, tolonglah. Then I call my mother lah, sikit, mami kenapa nangis-nangis ni? Tak adalah, nanti kau masuk Islam, nanti kau akan lupa dengan family kau. Kau tahu tak aku dengar daripada orang cakap apa? Mak aku cakap lah, orang cakap dekat aku, kalau kau masuk Islam, Jabatan Agama akan datang rumah, paksa semua orang dalam rumah tu masuk Islam. Kalau tak, kau kena keluar rumah tu. When I heard that, I was like, Ma, I'm so sorry mami, that tak masuk akal langsung ni. I'm sorry tu, budak darjah 5 pun tahu benda ni fake, benda ni prank. Apa benda you cakap ni kan? Tak, benda ni berlaku dekat Keluang pernah jadi. Bos aku cakap. Tu memang ada this one. Okay, kalau you nak beli kereta Proton, you akan tanya kat salesman Pro 2 ke salesman Proton? Proton lah. If you go ask the Pro 2 guy about Proton, dia akan cakap pasal Pro 2 punya feature lagi bagus, betul tak? Yeah. So why are you asking a non-Muslim education about Islam? You got so many Malay friends daripada zaman kampung sampai sekarang. Call them and you realize. So they was like, So she called few of her Malay friends.
then all of them obviously say the good thing lah. So anak you masuk Islam tak ada masalah pun. Kalau you tak masuk Islam, tak ada pun kena paksa ke apa ke. There's no big deal, tak ada masalah. Everything is fine. And then mak aku just mengajuk dengan aku sehari je. Because she thought lepas aku masuk Islam, aku kat rumah macam ni, macam ustaz. Oh tu tak boleh, oh ni tak boleh, oh haram lah itu ini. Kau tahulah orang yang dipotray dekat social media ni kan, as Muslims kan. Tiba-tiba mak aku risau aku buka jaket ada bom meletup rumah ke apa. Tapi tu memang betul fikiran macam tu? Ya, ramai fikir macam tu. Tapi dekat Malaysia tak banyak. Malaysia tak banyak. Kebanyakan dekat the West lah. The West kalau Muslim, kau berjambang okey. Misai tak ada je, teroris. Oh ya? Yeah. Ya. Aku sebenarnya, aku tak simpan misai. Jambang je sebab kalau betul ikut sunnah, shave everything above and let the below grow. Tapi bapa aku cakap muka aku cakap kepala Taliban. She said I look too much like a terrorist. So you have to put in your misai. So I'm like, tu sebab aku boleh misai. So at that time, balik rumah mak aku ngajuk sehari je. Then the next day I was like, Mami, are you okay? Kenapa kau pandang aku semacam ni kan? Why you looking at me like this? Tak, bukan. You're still the same. You're still the same. Kau tak ada apa perubahan. I'm like, yeah, I'm still your son. I'm still Narvin. What's going on? Like ramai cakap dekat otak dia lah, kalau masuk Islam kau nampaklah perubahan dia, mendadak teruk perangai dia lah, itulah inilah, start being very judgmental towards other religions lah, jadi Zakir Naik lah, jadi Zamri Vinod lah. I'm like, oh my god, negativity being pushed into her head lah. And Alhamdulillah I proved her wrong. Alhamdulillah, memang banyak benda aku buktikan memang salah, especially apa interpretation orang pasal Islam dan sebagainya kan. My dad lepas 6 bulan baru my dad start talking to me. After 6 months. Aku masa tu kerja security, kerja malam, aku video call dengan adik aku. Cik, tunjuk bapak kau jap. Aku dengan bapak, memang kita bahasa macam tu, bapak aku macam tu lah. My father will be like, panggil mak kau, pada bini dia. You know, it's like that. And then video call my brother was like, tunjuk bapak kejap, rindu kat apa. Then dia tunjuk kamera depan, the main camera, tunjuk bapak aku macam tu. I was like, can you go hug apa? Aku rindu bapak kau. Because me and my father like this bro. Aku dengan bapak aku like brothers bro. Like aku, sorry, I don't know if I can say this or not. Aku usik dia punya, dia usik aku punya. Bapak aku besar macam tu. Just we were very very close. Every time bila aku peluk bapak aku, taruh tangan akan ke bawah. Dia akan usik aku punya. My father and me, we are so damn close. So bila tak bercakap for 6 months bro, I'm like, it's like one part of me dah hilang lah kan. Macam rindu tu bapak aku ni. And then my brother, bapak aku panggil kita sayang. My brother put phone dia macam ni kat dada, dia pergi peluk bapak aku. Menitik mata aku. I told my brother, I call you back. I end the call. No doubt my mum and dad kan dah divorce kan. So I call my dad. Call my mum. Saya Ami, masa tu mak aku Ipoh hosting dengan mak aku. My father kat Melaka. Ami, rindu kat apa lah. It's been very long. Really missed him. Then my mum was like, okay, kejap. What are you gonna do? Adalah. Okay, aku end call. After 5 minutes, aku tak tahu mandram apa mak aku buat dekat bapak aku ni, walaupun dah bercerai 2 orang ni kan. My father texted me a long text. You're still my son, I still love you. Walaupun you beragama Islam, you're still my son. Make sure you do good to people. Don't ada bad karma. Respect other people's religion, walaupun bukan agama kau, walaupun tak sama pendapat. And aku memang masuk ke security kerja malam. Ada 3 lagi brother security kat sana juga. Aku memang duduk menangis. I was crying like crazy. 3 of those buddies tepuk-tepuk. Okay Zahid, okay. And after a week plus, bapak aku pergi Penang. Ada sembahyang besar-besaran Taipusam tak silap aku. And bapak aku singgah lah kat Ipoh jumpa aku. Then after 6 to 7 months, tak bercakap dengan dia. Jumpa balik depan-depan kan. Aku pandang dia pandang aku. Then air mata aku dah bertakung lah. My father like, memang bapak aku macho gila bro. Dia punya control dia mata, dia kurang ajar betul. I don't know how he control his emotions. Tak pernah aku nampak dia nangis. Then he came towards me, aku peluk dia. Memang baju belakang dia basah lah. Menitik-nitik dia muka aku kena baju dia kan. Then dia belanja aku tarik. And then dia gerak pergi Penang lah. Then after that was the kata macam mana, the situation where my mum and my dad, kita dah okay lah. Diorang terima lah. Pakcik-pakcik aku memang tak terima. Memang dia benci gila. I'm like, I don't care. My parents dah terima aku masuk Islam. So the next step is nak berdakwah dekat diorang lah. My mum nampak macam ada harapan besar bro. My father macam alamak, buka soalan sikit je macam okay, susah sikit. Bapak aku ni kepala dalam ada batu besar punya. Okay, sebelum tu saya meja ni boleh tolak. Mesti tak selesa je, boleh letak tangan sini. Boleh tolak. Teknologi ya. Kita telah beli specifically untuk podcast. Okay. Boleh letak tangan lah. Alright, so
Interesting Boleh tahu tadi sebut pasal Taipusam. Taipusam ni sebenarnya apa benda sebenarnya? Nak tahu honest answer? Aku tak tahu. Oh, yeah. Like I said, I was an atheist. Aku tak ikut agama aku langsung sebelum. I mean like backstory sikit. Usually what they do is Taipusam ni setahu aku macam Ketuk Batu Cave kan, ada Tuan Murugan kan. So as far as I know, dia satu perayaan yang specifically for Tuan Murugan. Ada tuhan-tuhan lain jugalah, tapi specifically untuk dia. Ini kefahaman aku. I may be wrong, tapi every time bila aku nampak Taipusam je, aku dah pergi jumpa Murugan. Aku dengar benda tu banyak kali from my Hindu friends. So I assume that okay lah, it's basically Murugan main festival, tapi ada tuan-tuan lain juga. Kalau Deepavali? Deepavali dia perayaan macam kita hari raya. Kita hari raya, celebrate raya sebab kita ada puasa kan. So Deepavali is basically satu hari raya untuk orang lah. Sebab? I have no idea. Specifically tak tahu juga. Specifically memang dan dua tu je kan? Kan ada lain yang besar? Ada kecil-kecil punya, ada Pongal. Yang besar dua ni je? Yang besar Deepavali, Pongal dan juga Taipusam. Pongal besar juga? Tapi Pongal lebih kurang macam Deepavali perayaan. Taipusam ni lebih kepada ibadah. Pergi ke temple, sembahyang, tuang susu dan sebagainya. Faham. Ya, so apa sebenarnya cabaran terbesar lepas masuk Islam? Makian bro. Makian daripada family. Memang kena face to face ke on the phone je? On the phone je. Diorang how to say, memang nak jumpa depan-depan sebenarnya. Kalau kau jumpa depan-depan lah, come talk to me in front of me lah. Okay, I come, where are you now? Alamak, I nak turun pula. Balik pula nak sembang. Face to face, bila kita berjumpa hari tu, ada pakcik aku punya kahwin ke apa, pakcik aku punya anak punya perkahwinan, pernah terserempak dengan diorang. Tapi just a few people, and just angkat tangan je lah. Like, kita satu hugging family bro. Me, my uncle, my aunties, every time we meet, kita akan berpeluk. We just love hugs. Like Alhamdulillah, me and my brother pun kita ada one thing in common, we love hugs. Jumpa je peluk. That is just something we have lah. So for the first time, bila aku terserempak balik dengan family member aku, tak peluk. Kan, salam pun tak macam ni. Dan dia pun macam ni. That's it. It felt really awkward. Tapi cabaran yang terbesar bagi aku, personally, is obviously going against my dad. Where 6 months tak bercakap dengan dia dan sebagainya. And antaranya adalah the constant makian from my aunties, especially my uncle and aunties from my dad's side. Ada yang kau cakap Nabi kau pedophile, Nabi kau ni, Nabi kau tu. Then aku cover balik. And paling dia macam ni bro. Aku ni jenis yang I think you also can relate to this. Kalau orang maki kita okay tau. Tapi jangan sentuh orang kita sayang. So pakcik-pakcik aku macam-macam ada yang call mak aku, cakap kau gagal besarkan anak. Itu tak boleh lah bro. Bila start call tu pergi ke mak aku, and mak aku terpaksa hadap bendala ni juga. It's something I really hate lah. And that time I was about 24 years old. Ujung tahun 23, 24, masa dah masuk umur 24. Masa tu aku masuk Islam. So I was 24. And at that time aku wasn't, how to say, the proper masculine man I am now lah. Banyak main Mobile Legends, banyak bazir masa dan sebagainya kan. So at that time aku tak ada mindset yang aku ada sekarang ni. If let's say right now with this mindset hadap bendala tu, aku pergi rumah dia. I was like, what problem do you have speaking to my mom like that kan? So dulu I don't really have that mindset. That mental frame aku tak ada lagi masa tu. Was still learning. So yalah, itu antara dugaan yang terbesar lah. So macam sekarang ni apa conversation dengan mak berkenaan Islam kalau jumpa dia? Jumpa dia, my mom likes to ask questions. My mom pernah bagi tahu, aku tinggalkan 2 Quran dekat sana, dekat Ipoh. So my mom is in Ipoh. So aku tinggalkan 2 Quran kat sana. I told my mother, Mami, satu hari nanti kalau tiba-tiba otak you buntu, you blur, meeting ke, whatever it is lah, just close your eyes, pray to whatever God you believe in, open the Quran. So she did that twice. I think dalam seminggu tu 2 kali dia buat. Dia rasa buntu, dia macam ni. My mom kata, dia masuk dalam bilik aku je dekat Ipoh, masa nak keluar bilik tu, hati dia macam, aku nak buka Quran lah. Aku nak buka Quran. Tapi my mother always lawan. So that time macam, you know what, bukalah Quran ni. Dia buka. And benda yang dia nampak adalah pasal kiamat. Tu dia takut, dia tutup, dia tak balik. So second time dia buka, pasal kiamat balik. I'm like, pasal kiamat dia. 2 Quran aku buka, 2 keluar pasal kiamat. I'm like, you kena taubat cepat ni. Kena pasal Islam. But so far banyak soalan pasal kenapa orang Islam macam ni, kenapa orang Islam macam tu, kenapa dia pakai turun tapi bergelik dekat TikTok. Nanti kau buat video, kau bantai dia ni pula. I'm like, tak apa, relax. Tak boleh bantai semua orang, tak apa. Oh, dia tahu ke? Yeah, she knows, she loves my videos lah. And dia pernah bagi tahu aku, dia kata apa, aku selalu buat video. Orang tu buat video, kau post gambar, caption kan, macam tu je kan. So my mom always post video macam tu. Dia kata daripada dulu lagi aku buat, engkau baru je start tahun awal pertengahan tahun ni
Dah 200,000 follower dah. Kau hajar kau ni It is what it is lah. Alhamdulillah, support from the people lah. And then she loves my videos. She's one of my biggest supporter. Kebanyakan video-video aku memang dia tengok sampai habis. And dia akan tengok berkali-kali. My mother's like that. And dia banyak, sebelum ni dia banyak soal pasal agama Islam sebab dia nak faham. So that I was staying with my mother dekat Ipoh masa ni kan, masa tu kan. So masa tu dia tanya banyak pasal Islam sebab dia nak faham how to treat me, how to talk to me, basically. So I told her, Mami, I'm your son. You want to slap me, just slap me. You want to scold me, just scold me. Don't be like, oh, Islam macam ni, so aku talk to you in a different way. I'm your son first and foremost. Put Islam aside. Talk to me as your son. So that's when slowly mak aku start biasa gini lah sembang dengan aku. Sekarang ni dia gosip dengan dia punya ni, dia menantu je. Every day berchat nombor 2 ni, member rapat dah. Banyak komen pasal aku pun ada juga. Yeah. But one thing I love, like macam there was once my mum turun ke my kampung dekat Negeri Sembilan, to my wife's place, me and my wife. And waktu kita solat, aku saja solat dekat depan. Tak solat dalam bilik. Boleh solat dalam bilik, tapi aku saja solat dekat ruang tamu. Just want my mum to see lah kan. So solat, and aku perasan dekat ekor mata aku, which is stupid for me lah. Aku patut fokus solat, tapi fokus mak aku pula kan. She was just looking and just keeping quiet. Kata, adik-adik aku ada kan. Then aku perasan my mum was just looking. Dia tengok je. Dia habis solat semua tu, biasa kan suami isteri cium tangan, cium pipi semua tu kan. After done with that, then my mum was like, after solat, kau solat 5 waktu sehari? Yes, mami 5 waktu. 5 waktu solat dengan dia. If I cuti, 5 waktu dengan dia lah. So 5 waktu lepas solat, kau cium tangan dia semua. Ayah. Jadi mustahil lah korang end the day with a fight. Because lepas solat mesti kena salam tangan, minta maaf dan sebagainya kan. I'm like, yes. So every night you guys sleep, tak gaduh? Ada je gaduh. Ada je sebenarnya. But mostly my mum punya point is the love bukan hanya lust. Because kita nampak dekat the West world kan, fall in love, pegang tangan, check in hotel, main, sorry for language bro, main dan sebagainya, all the bullshit korang dah buat, baru nak fikir pasal korang punya wedding. So dalam what my mum saw dalam Islam is percintaan antara suami isteri is very closely linked to ibadah. Dia nampak benar lah tu. Like even I realised after she told me, baru aku sedar, yes, percintaan suami isteri bukan hanya nafsu ataupun perasaan hati semata-mata. It comes with the ibadah itself. Solat, dah pahala berlebihan, suami isteri dan sebagainya kan. And bila suami isteri buat nafkah batin ke nafkah zahir ke whatever it is lah kan, nafkah-nafkah dalam bilik semua tu, semua dapat pahala. So basically the love is very connected, very closely related and connected dengan religion, dengan ibadah. This is one thing my mum made me realise. So I was like, okay, itu yang mak aku suka. Like there's no such thing as jatuh cinta, dating, love, lust, pergi dating, nothing. Dia bila nampak, how to say, this was the thing I told my mum also lah. Bila aku nampak ni sebelum aku masuk Islam, bila aku nampak a couple, Muslim couple, contoh bila aku kat sekolah kan, bila pakcik hantar dia punya isteri pergi ke sekolah, which is my cikgu lah, salam tangan, cium pipi, contohnya. Salah hantar anak, salam tangan, cium pipi, pun macam ni pipi dengan pipi je kan. And bila aku nampak benda tu, aku tak nampak walaupun 1% nafsu. It is just a respect term. When I see other people yang tak how to say, have Islam in their life kan, sebelum gerak pergi kerja cium bibir kan, muah cium bibir kan, like lip and lip kan, ataupun big hug contohnya kan. It is not necessarily sexual. Tak ada pun. It's just a small kiss and a small hug. It's not necessarily sexual. But one thing I love about Islam, bila aku nampak salam tangan tu, aku boleh kata there is 0% for me to interpret that as sexual. Tapi kalau aku nampak orang lain berkiss, there is a percentage aku boleh fahamkan benda tu sebagai sexual. Walaupun niat dia bukan sexual. Walaupun memang bukan sexual langsung. But there is at least a certain percentage aku boleh cakap tu sexual. Tapi cara Islam ataupun cara orang Melayu ni, salam pipi, salam tangan, cium tangan macam ni, pip, pip, then ciao. I was like, that is 100% respect bro. I cannot see nafsu at all dalam benda lah tu. So basically to connect that thing with my point yang mak aku cakap dengan aku tu kan, which is love dalam agama Islam ni is very connected dengan ibadah. So bukan hanya aku sayang dengan isteri aku, okay tak? Sorry, she's pregnant by the way. Dia pegang perut dia macam ni. Oh yeah. Ya, pegang perut dia sakit. Nak ada sofa dalam bilik. Okay. So bila that thing happen, dia kata nampak rasa sayang and pada masa yang sama nampak ibadah. So there's something very special about Islam lah, yang mak aku cakap lah. Sebenarnya berapa adik-adik? Berapa orang? Mak ayah yang sama. Mak ayah sama 2 orang. Me and my brother. Dan yang mak ayah yang berbeza tu daripada ayah yang berbeza ke mak yang berbeza? Dua-dua.
Ayah berbeza mulain, mak berbeza mulain. Oh, so mak pun ada suami lain? Ya, tapi yang mak bapak aku, me and my brother, so, lepas mak aku dengan bapak aku dah bercerai, bapak aku kahwin lain dapat satu anak perempuan dekat Alor Gajah, Melaka. Mak aku kahwin lain dapat anak perempuan juga. Tapi si Kuang Hajan tinggal dengan mak aku juga. So basically my mom fail into marriages lah. So lepas tu my mom was like, aku single forever lagi baik. Jap, anak dia tu? Anak dia stay dengan my mom lah. Oh. Ada guy tinggalkan belah macam tu je. Aku belum tengah tunggu masa jumpa dia je sebenarnya ni. Because this thing happened was years ago bro, when I was I think form 2 lah, form 2 form 3 macam tu. Bila benda ni berlaku. So lepas tu aku kecil lagi. Kalau berlaku sekarang, so I'm like waiting to jumpa budak dia. Macam mana diorang punya konsep cerai sana? Ke tertinggal macam tu je? Wah So India ni, orang Hindu ni kan, Hinduism, bila diorang kahwin, diorang ikat tali kat leher. Time kahwin tu? Yes, traditionally masa lepas ikat tali tu je, maksudnya tu akad nikah, dan Maksudnya ikat dekat dua-dua orang? tak lah, lelaki ikat kat perempuan. Okay. So tali tu kalau terputus, maksudnya kau dah bercerai. Walaupun terputus? Walaupun ini strong opinion daripada orang negara-negara India. Negara kita ni, kita modern sikit kan, bukanlah ikat balik lah, so what, orang fikir macam tu lah. Tapi objectively on paper dalam buku diorang macam mana tu aku tak pasti. Itu cara dia. And obviously kalau diorang bercerai, system wise lah, kan dah register ikut sistem Malaysia ni kan, dah register, pergi unregister balik. Adalah cara-cara diorang. Macam kita lah kena naik mahkamah dan sebagainya. Tapi lebih secara kurang tak lah. official, dia ada macam Belah lah. tak ada cakap macam Tak ada. lafaz ke apa? Tak ada lafaz. Belah je. Belah. Walaupun secara tak rela. Walaupun saya tak rela. Dan boleh je kahwin lain lepas tu? Itu boleh sebenarnya. Agama tak ada masalah. It's just system lah. Sistem mengatakan kau nak kahwin dia, kau dah masa nak register tu kan. Kata ni kau dah bersuami dah ni. Ni kau ni dah berbini dah. Dah bercerai belum? Itu yang akan datang isu. So dia boleh kahwin banyak tak? Sebenarnya boleh. Ada tak orang buat? Sebenarnya ada je. Bro, dekat negara India bro, they got 2 wives bro. 2-3 wives. Kadang 2-3 bini, satu skandal. They have it. Tapi orang Islam, kenapa marah kita, kau tahu sebab apa tak? Diorang buat diam-diam. Kita dalam buku tertulis boleh. Itu yang no stress. Dalam buku diorang ada je Tuhan-Tuhan diorang ada beribu bini. Beratus ribu bini. Beratus ribu? Yes, literally. I can't remember apa nama tuan. Ni Dr. Zakir Naik pernah buat video pasal benda lah ni. A few 100,000 why one of the gods. So dalam Islam, Islam and Dr. Zakir Naik cakap benda ni. Islam and the Quran is the only book yang cakap you only can marry one. Only marry one. If you can be fair and you can be just, then you can marry more than one. Hanya Quran je cakap you can marry only one. Kahwin hanyalah satu, jangan kahwin lain. Kalau kau tak boleh nak, to be just. Kalau kau tak boleh nak adil, tak boleh nak berkelakuan adil, kau tak boleh nak bertanggungjawab, kau tak mampu, jangan. So marry only one. Itu Quran cakap. Agama lain tak cakap. Specifically you only have to marry one, tak ada. So it's a norm. So masa cerai tu seorang ikut mak, seorang ikut ayah yang adik-beradik yang betul? Tak, bukan, dua-dua dengan ayah. Me and my brother memang dengan ayah. My mum kat Ipoh seorang-seorang. Aku pindah ke Ipoh masa umur aku 18, 19. Oh, memang berbesar dengan ayah. Yeah, sebab tu memang ayah. sangat-sangat rapat dengan ayah. Very close with him. Sebab tu bila nak berpisah 6 bulan tak jumpa tu efek sangat-sangat. Efek sangat tu. Dan mak pun tak kisah sangat masuk Islam. Mak pun tak kisah. Mak was sebab tak rapat sangat dengan dia. Actually the reason kenapa mak aku betul-betul, antara sebab utama mak aku memang bukan benci, takut aku masuk Islam, sebab jantan yang tinggalkan mak aku tu, dia kahwin dengan perempuan Melayu, dia masuk Islam. Si Tenuk tu daripada, I'm going to say his name, I don't care. Nama dia Sridren. Lepas dia masuk Islam, tukar nama Daniel Fabian. Dia tukar nama Daniel Fabian Daniel Fabian. Dia masuk Islam. So I was like, itu antara sebab lagi yang mak aku macam, nanti kau tinggalkan aku macam mana kan. Lagi dia takut. So I had to prove her wrong lah. So right now my mom was like, okay lah, my ex-husband is just a decade lah, bukan sebab Islam ke apa ke. That's the thing lah. Apa favourite thing about Islam? Man, that's a very beautiful question. My favourite thing about Islam boleh kahwin lebih satu that is number 3 favorite. One thing I love about Islam is dia banyak benda, but the one thing I truly love about agama Islam is Islam truly understands you as a human. Allah faham kita, Islam understands, and Islam is the way of life. For example nak kenyang waktu bulan puasa kan, kalau ikut sunnah dan sebagainya, contoh makan kurma for example. Another way, contoh kau belum berkahwin dan kau bernafsu sangat, tak habis-habis nak tengok jagung dan kau tak sabar, memang nak tengok benda lah tu, Islam ajar berpuasa.
So there is literally answers to everything. For example, agama-agama lain aku tak tahu bersemendalah ni, but Islam really emphasize on a man untuk pastikan ada fizikal yang kuat. Untuk make sure have a very strong and good physical, macam ikut sunnah Nabi for example. And that thing is true. You need to be a strong man, cannot be a lazy man. For example, ni antara benda yang buat aku tertarik dengan Islam juga. One thing I love about Islam, which is kehormatan kaum wanita. The way Islam values women, it is something yang aku tak pernah tengok lagi. Kau kena tutup semua kecuali muka dan tangan. And kau tak boleh tabaruj, tak boleh make up berlebihan. I'm like, so benda ni kena dengan fitrah sebagai seorang lelaki tau, regardless what your religion background is. When I was an atheist, even aku dengan my ex masa tu pun, I always tell her, dia ada, sorry sayang cakap benda ni dia ada bentuk body perempuan yang S-shape tu. Kan orang kata hourglass shape semua tu kan. Aku selalu bagi tahu dia pakai baju tutup punggung. Because can see your nice ass, and that's only for me. Masa tu aku punya morality lah kan. Untuk aku je, walaupun aku bukan husband kau. Masa tu lah. And bila dah aku masuk Islam ni, and I realised that this is how korang jaga kehormatan wanita setinggi-tingginya. And I'm like, damn Zan, this is memang kena gila dengan fitrah aku ni. Aku tak nak awik aku ditengok oleh lelaki lain. Dululah, sekarang awik ada haram lah, sekarang kena berkahwin kan. And aku tak nak isteri aku jadi pandangan tatapan mata ajnabi. And I was like, ini betul kena dengan fitrah aku ni. The way the Islam really values women. And the sad part is zaman sekarang, kita ada influencer memang tak kisah langsung bini dia bogil lepas lain ramai punya okey je. So itu yang buat aku panas. So one thing yang kalau aku tengok konten-konten aku kan, like banyak aku cakap pasal kehormatan wanita dan lelaki dan sebagainya kan, yang buat aku betul-betul panas bro is that I was an atheist before bro. Aku sebelum ni bro confirm neraka bro. Betul kan? Confirm neraka tempat aku. Allah selamatkan aku sekarang, insya-Allah kau ada harapan masuk syurga. So when I see this thing, when I see people yang lahir-lahir Islam, bini free hair kau pergi tayang kat social media, bini kau pakai seksi and you're a Muslim, your wife is a Muslim, tapi lebih teruk daripada Amoy yang kat MotoGP tu punya pakaian, so bad, and kau tayang, kau buat konten, kau bangga dengan bini kau punya sexiness, and you are a born Muslim. I'm here thinking like, bro, kau okay tak okay ni bro? Like what is this? Itu yang buat aku sedih. And ada yang cakap kata mungkin dia tak tahu. Tak tahu ke tak nak tahu? Tak nak tahu semua ni. So when I became Muslim, one of the biggest thing aku betul suka the way Islam values women. Because I got mum bro, I got sisters. And antaranya yang betul suka pasal Islam juga adalah bila lelaki, macam kalau ikut hukum hudud kan, kalau rogol ke apa kan, pacung kepala lah, baling batu, semua hukum-hukum tu kan. I love that bro. People talk too violent. Yes, if some shit happen to your sister, you want to kill that guy mah, so kill him. So sekarang orang cakap tak too violent sangat, hukum hudud terlalu teruk. Bro, kalau benda tu berlaku, contoh rape cases naik ke turun? Confirm turun 100%. Contoh, setahun ada 1000 rape cases. Kau laksanakan hukum hudud 10 rape je, lebih kurang 10. The next year kosong. Takkan ada orang berani bro, because of this particular hukum. So I love it. I really love the way the way Islam gives solution to all your problems. Islam gives answers to all your questions. I truly love that. That's one thing yang aku betul sayang dan suka sangat pasal Islam. And as a man, fitrah kita adalah, you know, ada kita punya own clan, our own friends, friend group tu fitrah kita kan. And one thing I love about Islam, the brotherhood lah. The moment aku enter mosque, tak kisahlah aku di India ke, Bangla ke, Nepal ke apa, semua member. Dan sekarang aku kerja kat tempat aku ni ramai foreigner yang bekerja sekali. Kita kerja dengan ramai foreigner. And one of the guys yang aku ada macam Alamin, Sobush, budak-budak yang kerja dengan aku sekali lah. Oleh Bangla guys kan. Sobush ni se-Bangla guy bro. Dia yang azan. Ya solat belakang budak Bangla ni siapa? Melayu. So I'm like, this thing you cannot buy lah bro. You are a Muslim regardless your race lah. I love that thing lah. I love that thing about Islam lah. Apa benda favourite tentang Allah SWT? Spontan gundun soalan kau. Macam tak spontan. My favorite part, the favorite thing about Allah is His mercy bro. Dia punya rahmat, dia punya sayang terhadap kita. Like, misal kata aku tinggal solat semalam, aku tak ganti-ganti lagi contohnya kan. Nyawa aku belum kena tarik lagi. Masih lagi ada masa untuk bertaubat. And one thing, the main thing yang aku betul suka sangat,
in terms of apa yang Allah pernah buat dekat aku, my own experience is Allah obviously selamatkan aku daripada api neraka. I'm not saying aku confirm syurga. Ada harapan sekarang ni. Dulu confirm neraka, confirm. And one thing I love what Allah has done for me is to give me a beautiful wife. Somebody yang memang sangat pandang pernikahan sebagai ibadah. Aku kahwin ni kalau mak mother-in-law, mak mentua kan. Ni kalau mak mentua aku tengok ni mesti dia panas. Hantaran pun aku tak bagi bro. Aku kahwin dengan dia masa aku baru nak kehilangan kerja. She said I don't care. Pernikahan tu kita buat kerana Allah. Allah hadirkan aku seseorang yang pandang pernikahan sebagai ibadah, which is something I truly crave for a very long time. Allah hantar dekat aku a brother that knows the proper fitrah of being a man, and dia banyak guide aku dalam agama Islam juga. Allah sends me too many beautiful people dalam kehidupan. There's so many problems dalam life exactly, obviously, but the amount of blessings yang Allah bagi kat aku is something I cannot compare at all to all the flaws dalam kehidupan aku. Bro, I'm sitting with Yusuf bro. Do you know how much I love your content bro? Aku tu dulu content kau daripada Abang Sador dulu kan. Masa tu memang aku cringe sikit content kau. Bila aku nampak like slowly this guy start doing podcast, like, I was like, man, this guy. I told him I was like, bro, one of my dream bro, one day Allah untuk masuk podcast . Then he said, bro, kita start a podcast. Nah. Aku nak di-invite daripada podcast. Because anybody can start a podcast bro. But it's not easy to, betul-betul maintain the podcast. And aku tak suka sangat buat benda tu. Aku dah invite dah bro. Your goal siapa, Yusuf? And Allah makbulkan bro. You have no idea bro. I was like when aku dalam office, aku terima DM kau. Tuan, ramai DM untuk ni kan. Bro, aku melompat bro. I was like, wow. Aku baru doa pasal benda lah ni few days ago. Serius lah. Kalau boleh di-invite kepada podcast ke apa. Because it is a win for both of us lah. Win for you, win-win lah bro kan. We need to add value for each other kan. So the value here is obviously for your content. The value for me is I get my exposure. Kan, so win-win lah kan. I was like, selalu nak masuk podcast, nak bercakap dengan orang dan sebagainya, to share my story, to listen from the other part dan sebagainya. And when you text, I was like, aku ingat aku akan start daripada podcast Cikai dulu kan. Brother, the big G of podcast industry, Yusuf contact aku. I was like, man, and siapa yang buat benda tu semua bro? Bukan kau, memang kau yang DM bro. Tapi Allah gerakkan hati, Allah yang takdirkan. Because satu benda aku belajar daripada Ustazah Asma Harun, setiap satu manusia kita berjumpa dekat dunia ni, walaupun hanya dengan seukir senyuman je, lepas tu dah tak jumpa lagi dah seumur hidup. Itu pun bukan hanya dengan izin Allah, tapi ketetapan Allah. Allah yang tetap benda tu berlaku. Allah yang kata this thing will happen, takdir. So benda ni takdir bro. So I always ask him, this guy pernah bagi tahu dekat aku, selama ni semua aku punya ranting dekat TikTok, aku pun kat WhatsApp status je. Serius lah? Type, itu je, tengah buat video. Yes. And he told me, bro, the world needs your voice. He's the reason I started TikTok. Dia pun he have his own TikTok channel. And because of him, I started what I started. And I always like, I'm just a nobody lah. Again, I'm like, so what lah? Like, who's going to listen to me? And I was like, antaranya adalah, why am I here? Kenapa semua benda lah ni kan? For what kan? And I guess once aku di-invite pada podcast and I start getting millions of views, followers dan sebagainya, terlalu, I think almost about 200-300 DM from that one video alone yang DM. Ada juga yang DM cakap, bang, saya nak masuk Islam ni, boleh tak abang ajar saya macam nak masuk Islam? Yes, ada yang DM, saya baru masuk Islam minggu lepas, my parents don't know how to speak to them. Ada yang DM kata, I nak masuk Islam ni sebenarnya, tapi I takut, macam mana boleh tak ajar saya? I was like, shit, that video bro, aku post hanya sebab ada satu brother komen, dia tanya dekat aku, abang mu'alaf kan, cuba cerita sikit bang, saya nak dengar. Saya suka cerita mu'alaf. Aku buat video tu, aku tak expect any views. Aku expect bawah 20k je, because it's a long video, touching 7 million plus, and ramai yang DM, especially budak-budak mu'alaf yang baru nak masuk Islam, yang baru masuk Islam, tanya dekat aku, abang, saya nak tanya dekat kawan-kawan lain semua Melayu, abang seorang je yang mu'alaf, boleh tak abang explain sikit? Abang tolong saya sikit boleh tak? Saya nak mengucap ni bang, tapi saya takut, boleh tak abang explain? Bang, saya sebenarnya dah mengucap, tapi saya belum pakai tudung, saya takut mak ayah saya marah. Bro, there's so many things. I was like, shit man. And semua tu berlaku, takdir Allah lah. So one thing again lah, to answer your question, pasal apa one thing I love about Allah kan, the reason I explain everything yang aku explain tadi tu, it comes to one conclusion bro. This one conclusion, the one reason why I love Allah, not why, there's so many reasons why I love him, it's just that satu benda yang aku cakap aku suka pasal Allah kan, which is takdir Allah tak pernah mengecewakan. That is one thing I love about him.
takdir tak pernah mengecewakan. Like pernah sekali kereta rosak tepi jalan dan sebagainya, dan motor tak boleh nak start dan sebagainya kan. Semua tu aku percaya itu takdir lah. Obviously it comes because of my negligence. Aku tak jaga kereta aku baik-baik, kereta aku rosak. Obviously it comes with that. Tapi takdirnya adalah like the hikmah behind it is meet new people. So aku menganggur masa tu. Once I marry my wife. I nangis ke? Bukan lagi. Once I got married awal tahun ni 25 Januari. Ingat tarikh Ingat 25 kahwin dengan dia. And after almost a month I resign. Sebab company lama buat tai sikit. And then lepas dah resign 3 bulan almost 3 months menganggur. My wife punya gaji bro, not 1,002 1069. 1,100 pun tak sampai. Dia cikgu untuk kanak-kanak OKU. 10 gaji dia. 3 bulan kita berdua makan dengan duit tu je. And siap boleh bayar motor aku lagi 400 sebulan. Dia yang tanggung aku for the first 3 months. And I was like, this is so damn hard to go through bro. As a man bro, bila bini kau tanggung kau bro, ego cala bro. I was like, and masa aku menganggur, masa bini aku tanggung aku lah, aku post kalau my first content lah, muka aku dengan ayat caption. Itu je my first content. Aku tengah menganggur. Tiru mak tu. Sorry? Tiru mak tu. Apa dia? Tiru mak punya style lah. Tiru mak? Tiru mak punya style content lah. Tiru mak tu apa? Tiru your mom lah. Your mom kan dulu buat tiru my mom. Yeah. Okay, ya tiru mak. Yes. Itu curi konten dia. So I was just doing that because aku tak boleh bring myself out to take any video sebab masa tu rambut jambang pun lebat, and masa tu nak budget duit sikit, so aku tak pergi barber, buat sendiri je. So muka je kambing sikit masa tu lah. Sekarang alhamdulillah elok lagi. So at that time aku letak gambar je. Until one video pernah viral sampai 800,000 views pasal DMA Islam. Pasal DMA Islam cakap meskom bocah. Tapi selama ni influencer, artis semua menormalisasikan maksiat, korang diam. Dan I was like, I just put that lah kan. And then boom, dan lepas boom, dan aku dah terpaksa buat video dah. That thing pushed me to make a video. And masa video pertama kedua aku tengah menganggur kat rumah. Bila aku tengok video aku balik cakap gempak, tapi tak ada duit. Duduk kat rumah kau yang kaki, bini kau yang tanggung kau, jantan tak guna. And then again lah bro, takdir lah. Dan lepas dapat kerja, alhamdulillah sekarang aku pula jaga dia. And alhamdulillah she's pregnant now. So one thing I love what Allah has done for me is takdir dia lah. Tak pernah mengecewakan. Even though it is something yang aku sedar through the hard way, it is truly something yang tak pernah mengecewakan. Pernah duduk terfikir and reflect, Allah SWT susun tu daripada moyang dekat negara India, kemudian ditakdirkan untuk bergerak, pindah ke Malaysia, melahirkan anak just so that Zaid masuk Islam. Oh, that is new. Aku tak terfikir benda tu. Aku fikir pasal mak ayah aku bercerai. Kalau diorang tak bercerai, aku tak masuk Islam. Bapa aku karang pun. Dan mungkin kalau stay kat India pun mungkin tak masuk Islam. Yep, exactly. So I told my mom, the reason kenapa I nak masuk Islam, mana aku dapat hidayah aku, mana Allah gerakkan hati, dekat kerja khusus tu. Kursus kerja yang aku jumpa brother ni, sana yang tergerak, yang ada brother kata Dajjal akan datang dan sebagainya, Dajjal akan menang. Sana aku dapat hidayah nak masuk Islam. Kalau mak ayah tak bercerai, bagi tahu mak aku, kalau you guys tak bercerai, I will still be there dekat masjid tanah, the kampung place with my Malay friends, lepak-lepak. I don't think I would get this hidayah. So semua tu, everything happen for a reason. You guys bercerai and now I'm a Muslim. If that thing didn't happen, I don't think I would get what I have today. Macam mana penerimaan adik-beradik? Adik-beradik aku support gila bro. Masuk Islam? Diorang tak masuk Islam. Aku masuk Islam. I'm the only one dalam family aku. Tapi diorang support aku masuk Islam. They are totally fine. I told my adik lelaki aku masuk Islam. Masuk tu je. Masuk so what? Okay. Kalau ada perempuan aku kata empat ke semua, tiga-tiga lagi tu? Semua. Diorang they got no problem. They got no issue. Saudara mara aku, pakcik-pakcik yang bising ni, anak-anak diorang tahu aku nak masuk Islam. Sebab kadang-kadang aku tak status diorang ada nombor aku ni. Pakcik-pakcik aku tak share nombor diorang. Diorang tahu, tapi diorang tak pernah sembang dengan mak-mak diorang. Dan bila makcik-makcik aku tanya ke anak diorang, kenapa kau tak beritahu aku Narvi ni kata nak masuk Islam? Dia kata biarlah masuk Islam, so what? Budak-budak muda diorang okey sangat. Diorang tak ada masalah pun. Dia others je. Orang tua ni banyak problem sikit. My brother memang support gila. Sampai sekarang adik aku kadang-kadang bila lepak mamak apa, dia akan tanya, Ni, dia panggil aku Aneh. Nabi dulu macam ni kan. Oh, kenapa Nabi macam ni? Oh, macam tu Banyak dia suka. Oh, dia pun ada curiosity yang sama. Oh yes, a lot. He likes to learn lah. Allah SWT pilih dia juga, insyaAllah. Amin. Aneh tu maksud dia apa sebenarnya? Abang. Oh ya. Yep. Kalau adik apa? Tambi.
Oh ya. Ya. So bila kau kat kedai mamak, aneh roti kosong kau panggil abang lah tu. Aneh. Oh, kalau panggil dia Tambi pun tak apa lah. Tapi tak apa, Tambi tu adik. If you know that guy is younger than you, kau Yelah, Tambi kalau lah. macam muda apa, dia akan faham lah. Kau Yeah. faham lah. Apa satu, setelah perbualan kita yang panjang tentang perjalanan ni kan, apa satu perkara, apa satu soalan yang you wish I ask you? Sorry, ask me that again. Apa satu soalan yang setelah kita habis perbualan lama daripada awal yang saya tak tanya, yang Zaid wish I ask you? I wish you ask me. Man. Jangan minum air sekejap. Tak apa, beli masa. Beli masa. So in terms asking tu maksudnya soalan Tak kisah. Soalan ke request ke? What is it do you mean by you wish you ask me? Maksudnya aku wish yang kau tanya aku soalan ni ke specifically ataupun Boleh jadi. aku wish kau nak collab ke apa ke, request ke? Lebih pada soalan lah. Contoh macam masa tengah drive tadi macam Harap Yusof tanya. Harap Yusof tanya pasal. One thing I wish you ask me is kenapa ini ramai yang tanya aku. And aku bukan takut, aku just belum buat lagi video untuk jawab benda lah ni. And I was thinking, I really hope Yusof asks me this question. It would be easy for me lah. Which is a question that I think bila aku tanya soalan ni pun kau mesti dah pernah terfikir sebenarnya ni dah. Kenapa agama lain, Hinduism, Christian, Buddhism semua tu kan, kalau diorang, anak diorang contohnya kan, dah masuk agama lain okey, tapi masuk Islam problem. Asal masuk Islam je problem. Kau nak jadi Christian, carry on. Dari Hindu nak become Christian no worries. Tapi Islam, big no. Tak boleh, haram bagi diorang lah. That is the question I wish you ask me lah. Apa jawapan dia? Senang kerja ni. Aku dah tak ada idea tentang soalan ni. Tanya ni. Actually ni soalan yang dari CEO selalu tanya last sekali. Oh ya ke? Dia akan tanya soalan ni. The reason being kan, because Islam banyak benda yang kau tak boleh nak buat. Contoh, kau tak boleh minum arak, kau tak boleh makan babi, kau tak boleh pegang perempuan lain sebelum berkahwin dan sebagainya kan. Tapi apa kena mengena dengan mak ayah dia? Sorry? Apa kena mengena dengan mak ayah dia? Sebab let's say kalau contoh aku masuk Islam kan, contoh diorang di Pawali contohnya aku tak boleh nak join, boleh je, tak ada masalah. Misconception lah basically kan. And basically lah bro kan, basically the most important, the most main point kenapa diorang tak boleh terima, kalau lah masuk Kristian ke, masuk Buddhism ke dan sebagainya, diorang okey benda lah tu. Tapi masuk Islam problem. The main thing is ibadah. Masuk Islam kau percaya kepada Allah, kau tak percaya Tuhan lain wujud. Kalau you are Christian, you can still go to the koil and sembahyang dekat Tuhan Murugan diorang. And kalau you are a Hindu, kau boleh masuk church and sembahyang kepada Jesus. You literally, because if you tolerate for everything, you stand for nothing. So these people that tolerate everything bro. I'm a Hindu, I go pray to Jesus, I pray there, I pray here. The tree is God, the building is God, the book is God, my son is God, the rambutan is God. If you tolerate for everything, you stand for nothing. So when you have that kind of a mindset, tak mustahil kau akan ada mindset yang okay lah, aku masuk church ni aku sembahyang Jesus pula. So misal kata a Hindu kahwin dengan a Christian, bila datangnya Christmas, suami isteri akan pergi kepada church sembahyang kepada Jesus. Datangnya Taipusam ke Deepavali ke apa ke, si isteri walaupun Christian akan datang ke rumah Hindu ni, iaitu the husband's house, to pray to the Hindu God. Tapi hari tu They saya have pernah all of that. Tapi hari tu saya pernah podcast dengan Prof. Dr. Ridwanti. Mesti tahu lah Ridwanti. Dia cakap kalau Chinese ni dari satu konsep of white supremacy sedikit. What is? White supremacy sedikit. So maksudnya kalau Kristian, sebab daripada barat so diorang pandang tu tinggi sedikit compare tu kalau masuk agama Islam lah. Dan juga fun fact untuk viewer yang tak tahu lagi, actually one of our kita punya editor, full podcast punya editor adalah Chinese non-Muslim. Dan usually dekat edit episode kita bagi specifically agama-agama punya episode, dengan harapan episod yang ke-200 nanti dia cakap, Yusof, it's about time lah ni. Sebab Kalau tak, kat mana lagi dia dapat sumber yang sahih kalau bukan daripada orang Islam sendiri kan. Yes. Yeah. Tapi mesti orang unexpected lah. Unexpected. Kan? Even aku mendengar pun, okay, I thought all our Malay brothers, which is good lah bro. Adalah this is Malaysia for you lah. Yeah. Ada apa-apa final words sebelum kita end? Final words is to you, what? To audience, to you? Tak kisah.
To you belakang-belakang belum boleh kan. Basically, if you're a non-Muslim, this is my message to everybody kat luar tu lah. As a non-Muslim, if there is anything you see a Muslim doing wrong, if anything you see a Muslim doing against your beliefs, jangan straight away cakap okay, Islam problem. For me, it's very, very simple. Every human make mistakes. Nobody escapes daripada buat kesilapan. Tak ada orang boleh lari daripada buat silap. Semua orang buat silap. But when you see somebody making a mistake, jangan salahkan dia orang punya agama. If you see me making a mistake perhaps in the future kan, jangan cakap, oh nampak tak, dah masuk Islam dia buat problem macam ni. Problem Islam. You don't say that. If you want to tell me something is wrong, if you see my religion is wrong in any way possible, please prove me from the Quran. Likewise, if I see something wrong in your religion, with you as a person, tak kisah kau bangsa apa sekalipun, I tak cakap agama you problem. So that's dumb. So get every single time bila you nak cakap buruk pasal agama, you nak make a certain claim pasal sesuatu agama. In this matter, Islam lah kan. If you are going to make a certain claim of something, pastikan ada backup. Pastikan you believe in that claim. Jangan just buat, for example, Islam jahat, Nabi pukul bini. For example, you say that. What's the claim? Don't just say that, oh anak I jumpa kat Facebook, gimana pun kat Facebook. You need to go back. It's very, very important for you to go back to the objective source, which is the Sahih Hadis and Quran. It is very, very important for you to go back to that source. Pergi balik kepada source ni, the objective source untuk tahu which is right and wrong. You don't go to Facebook. Facebook is not a scholar of Islam. You want to know something, go back to the objective source. For example, Yusuf kaki dia sakit, and you tanya saya kata jari kaki dia sakit. Only Yusuf know dia sakit dekat mana. So you want to know about Islam, you have to ask somebody that has an authority lah, which is the Quran itself lah. That's one thing lah. Another one thing is, my message to my fellow Muslim brothers and sisters, korang kena faham, esok lusa kita boleh mati. I don't know how long will I live. Nobody knows bila kita boleh mati. I'm not going to tell you jangan tinggal solat, jangan tu, jangan ni, because you guys know that already. Tu tak ada masalah. So my last message is to whoever tengah tengok podcast, especially if you're Muslim, if korang belum berkahwin, jauhkan berkapal. Kalau korang belum mampu berkahwin lagi, jangan cari awik, tumbuk orang. Ni tak kahwin lagi cari awik. Maksud awik tinggalkan je lepas 5 tahun sedih, terpaling broken. Terotak orang ni kan. If you want to find someone to be your partner, make sure in the few months time you have the ability to marry her, to make her your wife. Kalau tak boleh, don't. So kalau kau nak buat juga, nanti lepas dia belah jangan menangis lah. Korang yang pilih jalan tu lah. And kepada yang telah berkahwin, please jaga kehormatan isteri korang. Like dude, I don't know about your other social media account, but as far as I know kan, one thing I am truly very respectful towards you, Yusuf, as a person, sebab aku tak pernah nampak gambar bini kau social media. Aku tak pernah lagi nampak kau post. Kalau kau post tak ada masalah, tapi aku tak nampak kau tayang bini. Ada beza post bini, tayang bini bro. Aku tak pernah nampak kau tayang bini. Tarik feed aku tak pernah nampak dia tayang. So like Tuan Azri Walter, aku tak pernah nampak dia tayang bini dia. Post mungkin ada, aku tak pernah perasan lagi, tapi tayang menggunakan isteri sebagai bahan konten tak pernah ada. The moment I see a man gunakan bini dia sebagai bahan konten, regardless tutup aurat ke tidak, I don't speak to that man. I don't have respect for any man yang menggunakan isteri dia, di mana Allah bagi kat lelaki tu satu amanah yang besar untuk jaga kehormatan bini, and kau calahkan kehormatan bini kau bagi satu dunia tengok. You don't deserve any respect as a man. So pada sahabat dekat luar tu, and this is the third and final message, if you are looking for friends, untuk build your circle of friends for example kan, it is very, very important untuk pastikan circle of friends tu adalah friends yang betul, because you are the product of the 5 people around you. You are the product of your environment. So kalau kau ada 5 orang merempit yang suka turun RZ member, tinggalkan bini dekat rumah, kau akan jadi macam tu juga. If you have a circle of friends that loves ice cream, you're going to be an ice cream expert in the next 5 to 6 months. Friends very important. Ramai selalu cakap benda lah ni, nak berkawan jangan memilih. I hate that word bro. Nak berkawan kau kena memilih. Kalau kau tak pilih, kau end up macam tu lah. Waduh macam itu Ramai cakap itu, nak kawan jangan memilih. You have to be friends everybody. Fuck no. Sorry. No, not at all. Don't just kawan dengan semua orang. You need to choose your friends wisely. Kalau tak, you're going to end up in the wrong path. And that's why bila aku dalam memilih kawan, memilih somebody to be in my circle, kalau dia seorang lelaki yang suka tayang bini dekat social media, dah lah. Kau dayus lah bro. How can I even exchange opinion dengan seorang lelaki yang sikit pun tak kisah pasal kehormatan bini dia yang Allah amanahkan dia untuk jaga? How are we going to exchange opinions, right? Tu lah tu.
Just untuk menambah points tadi, mungkin ada kadang-kadang tak terfikir, mungkin non-Muslim pun tengok sebenarnya kan podcast ni, bila cakap pasal jangan tengok orang Islam tu. And mungkin ada non-Muslim yang maybe tak aware dan mungkin tak tahu lagi. Sebenarnya satu konsep dalam Islam, jangan tengok orang Islam, bila orang Islam tu buat mistake, jangan tengok mistake tu dan letak mistake tu kepada agama kan, tadi macam Zaid cakap kan. Tapi dia sebenarnya lebih juga kepada juga dalam Islam, Nabi SAW beritahu kullu bani Adam khata' wa khairu khata' tawwabun. Setiap orang Islam, setiap manusia ini adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat. So basically orang yang buat silap yang terbaik adalah orang yang bertaubat lah. Dan buat mistake is the whole point. It is the whole point. It is the whole point untuk kita buat kesalahan, supaya kita sedar dan kita try untuk be better lah. 100%. Dan 100%. Bukanlah bila kita tengok orang tu buat silap, kita rasa macam kita tak boleh dah tengok Islam dan sebagainya sebab kesilapan. Sebab Allah SWT nakkan orang Islam tu sini pun buat silap, supaya orang Islam tu sini balik dan bertaubat Allah SWT. Right, thank you so much Zaid atas insight tentang pengislaman yang sangat-sangat deep dan open ni. Mungkin takut kalau tak selesa ke apa certain part, certain orang dia tak nak cerita pasal privacy, tak selesa. Anything for yourself bro. Alhamdulillah, thank you so much. Kita appreciate masa yang spend malam ni. Malam. Biasa sangat sebelum kita shoot malam. Sebelum kita ada tempat baru ni kan. So thank you for spending time kita hari ni. Alright guys, macam biasa boleh komen siapa-siapa lagi korang tengok kat bawah. Hari tu ramai orang message minta muzahah, kita dah buat muzahah atas sini. Boleh komen kat bawah lagi guys, siapa yang korang tengok next, insya-Allah kita bakal berjumpa di episod akan datang. Assalamualaikum. Subhanallah bihamdihi, subhanallah.